Dendam seorang isteri. Malam itu, saya sendiri yang membakar kek coklat kegemaran suami saya, Danish. Di atas kek itu, saya menghias dengan teliti menggunakan krim, tulisan selamat ulang tahun ke 30, suamiku tercinta. Semuanya tampak sempurna. Jus anggur berkilau yang disejukkan pada suhu yang tepat, stek daging harimau menangis yang wangi dan masih beruap, serta sebuah hadiah yang terbungkus rapi di atas meja. Ia adalah seutas jam tangan buatan Switzerland yang sudah lama diidamkan oleh suami saya. Untuk membelinya, saya terpaksa mengambil beberapa tempahan segera di butik jahitan saya dan berjaga malam selama 2 hari. Tetapi saya tidak merasa letih. Hanya perasaan bahagia yang manis memenuhi hati saya. Saya mahu membuat kejutan untuk suami saya. Sebuah makan malam sambutan hari jadi yang lengkap. Saya merasakan ini adalah ganjaran untuk semua tahun-tahun kesusahan yang telah kami lalui bersama sebagai pasangan. Saya mengeling jam dan melihat sudah hampir pukul 9 malam. Saya mengerutkan dahi dengan tidak sabar. Sambil mencapai telefon, saya menelefonnya. Selepas beberapa deringan, dia menjawab. Suasana di hujung talian agak bising. Kedengaran bunyi seperti deruman jentera. Liah, ya saya dengar. Suara suami saya kedengaran sedikit letih. Abang dah nak balik? Semua dah siap ni. Tinggal abang seorang je untuk tiup lilin. Saya cuba bercakap dengan nada yang ceria. Talian senyap seketika, diikuti dengan keluhan suami saya. Nampaknya abang lambat sikitlah sayang. Stok barang dekat gudang lama tu banyak sangat. Bos suruh siapkan kiraan inventory malam ni juga. Esok nak kena hantar laporan. Rasanya abang balik lewat sangat nanti. Sayang, makanlah dulu, tak payah tunggu abang. Kata-katanya membuat saya sedikit kecewa. Gudang lama syarikatnya terletak di hujung lorong, kira-kira 10 minit berjalan kaki dari rumah kami. Ia adalah sebuah gudang usang yang disewa sementara oleh syarikat untuk menyimpan barang dan akan dikosongkan tidak lama lagi. Tetapi saya segera memujuk hati. Ini kerja. Apa boleh buat? Oh, yalah. Mesti abang penat. Abang dah makan apa-apa? Saya bertanya dengan nada risau. Abang dah makan sandwich tadi. Sayang, tidurlah dulu ya. Abang kena sambung kerja ni. Sayang abang, katanya tergesa-gesa lalu mematikan talian. Saya meletakkan telefon di atas meja dan memandang hidangan makan malam istimewa yang sudah mula sejuk. Saya tidak dapat menyembunyikan kekecewaan, tetapi tiba-tiba satu idea muncul di fikiran. Bagaimana jika saya bawakan kek dan hadiah ini kepadanya di sana? Pasti dia akan terkejut. Saya boleh mengucapkan selamat hari jadi kepadanya dan membantunya selesai kerja lebih awal. Hanya dengan membayangkan wajah terkejutnya, saya tersenyum sendiri. Tanpa teragak-agak lagi, saya membungkus kek dengan kemas di dalam kotak, mengambil hadiah, menyarung kardigan nipis dan melangkah keluar. Lorong yang menuju ke gudang itu sunyi, hanya diterangi samar-samar oleh cahaya lampu jalan yang malap. Angin malam yang sejuk meniup rambut saya membuat saya sedikit menggigil. Semakin saya menghampiri, satu perasaan aneh mula menyelubungi diri. Jika mereka sedang membuat kiraan inventory, gudang itu sepatutnya terang benderang dan kedengaran bunyi orang mengalihkan barang. Tetapi seluruh gudang itu sunyi sepi. Hanya ada sedikit cahaya yang menyelinap keluar dari celah tingkap kecil yang berhabuk. Jantung saya mula berdegup kencang dan firasat buruk menguasai diri. Mungkin mereka sudah selesai dan pulang melalui jalan lain atau sesuatu telah berlaku. Saya berjalan berjengket, cuba untuk tidak membuat sebarang bunyi. Saat saya mengintai melalui celahan itu, saya terpaku. Tiada timbunan barang yang bersepah, tiada pekerja yang sibuk. Dalam cahaya suram dari lampu suluh yang diletakkan di atas beberapa kotak, kelihatan suami saya Danish, tetapi dia tidak keseorangan. Di hadapannya berdiri Suraya, jiran yang baru berpindah ke rumah di hujung lorong beberapa bulan lalu. Dia berdiri membelakangi saya, tetapi saya kenal rambutnya yang panjang ikal mayang dan bentuk badannya yang langsing. Mereka sedang berbual dan ketawa perlahan. Tangan suami saya, tangan yang sama yang berjanji akan pulang untuk menyambut hari jadi bersama saya beberapa jam yang lalu, kini sedang melingkari pinggang Suraya dengan begitu mesra. Pada saat itu, saya merasakan dunia saya runtuh. Kotak kek yang saya pegang terasa begitu berat sehingga hampir terlepas dari tangan. Telinga saya menjadi bingit. Saya tidak lagi mendengar desiran angin pada daun-daun atau bunyi cengkerik.
Apa yang saya rasa hanyalah kesakitan yang tajam dan kejam menikam dada. Saya cuba meyakinkan diri bahawa saya salah lihat, bahawa itu hanyalah perbualan biasa. Tetapi kemudian suami saya menunduk dan membisikkan sesuatu ke telinga Suraya dan dia mendongak sambil ketawa. Ketawanya dalam cahaya malap itu kedengaran sangat nyaring dan memualkan. Dan kemudian suami saya menciumnya. Betul-betul di hadapan mata saya, satu ciuman yang lama dan penuh gairah. Inilah sebabnya dia lewat. Kiraan inventori hanyalah satu pembohongan. Dia telah menipu saya. Dia telah mengkhianati saya pada hari jadinya sendiri, hanya beberapa langkah dari rumah kami. Kemarahan dan kesakitan melanda saya seperti tsunami, mengancam untuk menenggelamkan saya. Saya mahu meluru masuk, menjerit pada mereka dan mendedahkan segalanya. Tetapi anehnya, apabila kesakitan itu mencapai kemuncaknya, tiada air mata yang keluar. Sebaliknya, saya diselubungi oleh ketenangan yang dingin. Fikiran saya menjadi lebih jernih dan tajam berbanding sebelumnya. Menangis, membuat kecoh, apa yang akan saya dapat? Hanya mendengar alasan-alasan palsu dan kelihatan seperti orang bodoh yang malang di mata mereka. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Jika mereka mahu menganggap saya bodoh, saya akan tunjukkan kepada mereka apa yang orang bodoh ini mampu lakukan. Saya menggenggam kotak hadiah itu dengan erat. Sudut-sudut tajamnya menekan kulit saya, tetapi saya tidak merasa sakit. Saya berundur dalam diam, menyelinap ke dalam kegelapan di mana mereka tidak dapat melihat saya. Pandangan saya meliar di sekitar gudang lama itu dan terhenti pada sebuah mangga besi besar yang tergantung di pintu pagar utama. Satu idea yang gila tetapi nekat terlintas di fikiran saya. Saya meletakkan kek dan hadiah di atas tanah dan perlahan-lahan mendekati pintu pagar. Tangan saya langsung tidak menggeletar. Saya menolak kedua-dua daun pintu besi yang berat itu dengan berhati-hati. Bunyi engsel berkeriut memecah kesunyian malam. Kemudian saya mencapai mangga itu. Bunyi klik yang kering kedengaran. Pintu pagar itu kini terkunci. Saya berundur beberapa langkah meninjau hasil kerja saya dan tersenyum sinis. Tetapi ini belum cukup. Saya berjalan ke bahagian belakang gudang di mana terdapat sebuah kotak fius utama yang lama. Tanpa teragak-agak, saya menarik tuil utama ke bawah sekuat hati. Percikan api kecil kelihatan dan seluruh gudang itu menjadi gelap gelita. Saya mendengar jeritan Suraya yang nyaring dan sumpahan suami saya dari dalam. Apa dah jadi? Elektrik terputus. Tolong, mereka panik. Bagus. Saya mengeluarkan telefon dari poket. Skrinnya menyala, memantulkan wajah saya yang tenang menakutkan. Saya mencari nama yang disimpan sebagai Imran Jiran dalam senarai kenalan. Dia adalah suami Suraya. Saya meleretkan jari pada skrin dan menekan butang panggilan dengan nekat. "Hello, Abang Imran ada di rumah," kata saya, memalsukan nada cemas dan risau. Rasanya ada litar pintas dekat gudang lama sebelah ni. Gelap gelita, suami saya pula keluar makan malam kerja, belum balik lagi. Saya takut sangat ni. Apa agaknya reaksi Imran apabila dia melihat adegan di dalam gudang itu nanti? Bagaimana sandiwara saya akan berterusan? Di hujung talian, suara Imran kedengaran mengantuk tetapi sangat ramah. "Hello, Alia." Litar pintas? Bahaya tu. Awak duduk diam-diam. Saya datang tengok apa yang berlaku. Tunggu 5 minit. Suaranya kedengaran ikhlas dan jujur, tidak seperti nada suami saya yang licik. Seketika, saya merasa sedikit bersalah kerana mengheret orang luar ke dalam masalah ini. Tetapi sebaik sahaja saya teringat gambaran suami saya memeluk dan mencium isterinya, rasa belas kasihan itu hilang serta-merta. Dia juga mangsa seperti saya. Dan mungkin dia juga berhak untuk tahu kebenarannya. Saya bersembunyi di sebalik sebatang pokok besar di seberang jalan. Cukup gelap untuk tiada siapa yang perasan, tetapi cukup dekat untuk saya menyaksikan seluruh persembahan yang akan bermula. Di dalam gudang, bunyi ketukan di pintu dan jeritan tidak berhenti. Ada sesiapa di luar? "Tolong, bukakan pintu." Suara suami saya penuh dengan panik dan kemarahan. Suraya pula hanya tersesak-esak dan memanggil nama suami saya dengan lemah. Danish, saya takut. Gelap sangat. Sungguh menyedihkan bunyinya. Saya tersenyum sinis. Persembahan bermula. Seperti yang dijanjikan. Kurang dari 5 minit, susuk tubuh tegap Imran muncul di hujung lorong.
Sebagai seorang yang bekerja di tapak pembinaan, dia tinggi dan sasa. Di tangannya ada lampu suluh dan kotak peralatan. Dia kelihatan benar-benar risau. "Aliyah, awak di mana? Awak okey?" Dia menjerit. Saya tidak menjawab, hanya memerhati dalam diam. Dia mendengar bunyi ketukan dari gudang dan segera menuju ke sana. "Siapa di dalam?" tanyanya dengan heran. "Imran, aku ni Danish. Tolong, pintu ni terkunci dari luar. Lampu pun padam. Boleh tolong buka tak?" Suara suami saya kedengaran gembira, seolah-olah baru menemui penyelamat. Imran kelihatan terkejut dengan kehadirannya di situ, tetapi masih belum mengesyaki apa-apa. "Pelik, macam mana boleh terkunci dari luar? Biar aku tengok." Dia menyuluh mangga itu dengan lampu suluhnya. "Ini mangga berkunci. Siapa? Siapa yang sengaja kunci kamu berdua?" "Celaka." Harith, suami saya. "Mungkin kerja pencuri. Mereka kunci kita supaya boleh merompak rumah-rumah jiran. Imran, tolong pecahkan kunci ni. Isteri aku, maksud aku, jiran kita, Suraya pun ada di dalam." Dia takut sangat. Dia memang pandai mereka cerita, tetapi pembohongan yang kekok itu hanya menjadikan keadaan lebih dramatik. Mendengar isterinya ada di dalam, Imran menjadi lebih cemas. Dia menyelongkar kotak peralatannya dan mengeluarkan pemotong bolt. Mangga besi lama itu tidak dapat menahan kekuatannya. Selepas beberapa percubaan, dengan satu bunyi prak, mangga itu patah. Pintu besi yang berat itu terbuka, mendedahkan ruang yang gelap gelita. Imran menyuluh lampu suluhnya ke dalam. Pancaran cahaya itu melintasi ruang dan kemudian berhenti. Seluruh tubuhnya kaku seperti patung. Saya tahu apa yang telah dilihatnya. Dalam cahaya lampu suluh, adegan di dalam gudang itu terserlah. Isterinya, Suraya, terduduk di lantai dengan pakaian yang renyuk, rambut kusut masai dan mata yang berlinangan. Dan suami saya, Danish, berdiri di sebelahnya dengan butang kemeja yang terbuka dan riak wajah yang serba salah. Mereka berdiri tidak jauh antara satu sama lain, pada jarak yang terlalu rapat untuk dijelaskan sebagai dua orang yang terkunci secara tidak sengaja. Udara menjadi tegang dan pekat. Angin malam pun seolah-olah berhenti bertiup. Hanya kedengaran nafas tiga orang yang tidak teratur dalam pancaran cahaya itu. "Suraya, Danish, apa yang kamu berdua buat di sini?" Suara Imran bergetar, bukan kerana kesejukan, tetapi kerana gejolak perasaan yang dahsyat di dalam dadanya. Kehairanan, keraguan dan kebenaran pahit yang semakin jelas. Suraya tidak berani memandang suaminya, hanya menundukkan kepala sambil bahunya terhinjut-hinjut. Suami saya, Danish, selepas tergamam seketika, tergesa-gesa cuba bertenang. Dia melangkah ke hadapan, cuba melindungi Suraya dan tergagap-gagap Imran, "Jangan salah faham. Kami cuma apa?" raung Imran. Ceritanya bergema di seluruh lorong. Dia bukan lagi lelaki yang baik hati dan lurus bendul itu. Matanya merah menyala. Dia merenung tajam isterinya, kemudian beralih kepada suami saya. "Aku tanya, apa yang kamu berdua buat di belakang aku?" Pada saat itulah saya memutuskan sudah tiba masanya untuk saya muncul. Saya melangkah keluar dari kegelapan. Di tangan saya masih ada kotak kek dan hadiah hari jadi. Saya cuba mempamerkan riak wajah yang sangat keliru dan bingung. "Danish, Abang Imran, kenapa bising-bising ni?" Kemunculan saya mengejutkan mereka bertiga, terutamanya suami saya. Dia melihat saya, melihat kotak kek di tangan saya dan wajahnya menjadi pucat lesi seperti mayat. "Aliyah, apa awak buat di sini?" katanya tergagap-gagap ketakutan. "Saya bawakan kek hari jadi untuk abang." "Abang kata kena kerja di sini," kata saya dengan nada polos, terkebil-kebil seolah-olah tidak memahami apa-apa. Kemudian saya memandang Suraya yang terduduk di lantai dan berlakon cemas. "Kak Su, kenapa duduk di situ? Ada apa-apa yang terjadi ke?" Lakonan saya membawa situasi itu ke puncak ironi. Imran memandang saya, kemudian memandang isterinya dan suami saya semula. Kepingan-kepingan teka-teki itu nampaknya sudah lengkap di dalam fikirannya. Kebenaran yang pahit tersingkap dengan jelas. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berjalan senyap ke arah isterinya. Suraya mengesut ke belakang dengan ketakutan. "Abang, biar saya jelaskan." "Pang." Satu tamparan yang seolah-olah menggegarkan malam itu hinggap di pipi Suraya, membuatnya tersembam ke lantai. Seluruh lorong hanya bergema dengan bunyi tamparan itu dan tangisan Suraya yang nyaring.
Danish melihat itu secara naluri cuba menghalangnya, tetapi Imran sudah berpaling dan mencengkam kolar kemejanya. Matanya membara. Dan kau, kawan baik konon, berani kau main dengan isteri aku dan saya untuk melengkapkan peranan saya, melakukan aksi terakhir. Saya menjerit nyaring, memutarkan mata dan rebah ke tanah, pengsan. Kotak kek terlepas dari tangan. Kek coklat itu hancur berkecai dan tulisan "Selamat Hari Jadi, suamiku tercinta" comot menjadi gumpalan krem. Semuanya menjadi huru-hara. Adakah lakonan pengsan saya cukup untuk menipu semua orang dan menjerat kedua-dua pengkhianat itu ke jalan buntu? Kekecohan di lorong kecil itu seolah-olah memasuki fasa baru selepas saya pengsan. Saya terbaring di atas tanah yang sejuk dengan mata terpejam, tetapi telinga saya menangkap dengan jelas setiap bunyi di sekeliling. Terdengar raungan Imran bercampur dengan rayuan lemah suami saya. "Imran, sabar. Kita bincang baik-baik." Kemudian kedengaran bunyi buk. Mungkin suami saya menerima satu tumbukan. Saya juga mendengar tangisan Suraya yang menyayat hati. "Abang, jangan pukul dia. Tolonglah." Sandiwara saya berjaya. Saya telah bertukar dari seorang yang mungkin menjadi dalang yang mengunci pintu dan mematikan elektrik kepada seorang mangsa yang malang, seorang isteri yang pengsan kerana terkejut menyaksikan kecurangan suaminya. Kini semua perhatian dan syak wasangka tertumpu pada kedua-dua pengkhianat itu. Selepas beberapa ketika, saya merasakan seseorang menggoncang bahu saya dengan kuat. "Alia! Alia, bangun Alia." Itu suara Imran. Mungkin dia baru teringat tentang saya selepas melepaskan kemarahannya pada dua orang itu. Saya perlahan-lahan membuka mata, berlakon lemah sambil memegang kepala. Saya di mana? Kepala saya sakit sangat. Saya melihat sekeliling, mempamerkan kekeliruan yang melampau. Dan Danish, Suraya, tadi saya nampak. Saya membiarkan ayat itu tergantung dan mula terdesak-desak. Lakonan saya nampaknya meyakinkan Imran sepenuhnya. Kemarahan di wajahnya hilang, digantikan dengan campuran rasa serba salah dan belas kasihan. Dia tergesa-gesa membantu saya bangun. "Maafkan saya, Alia. Saya terlalu ikutkan perasaan tadi. Jangan takut. Tak ada apa-apa. Saya hantarkan awak balik." Dia memapah saya. Dari ekor mata, saya melihat suami saya terduduk di atas tanah dengan pipi yang bengkak dan sedikit darah di sudut bibirnya. Suraya masih melutut di sebelahnya, menangis tanpa berani mengangkat muka. Tanpa memandang mereka, saya bersandar pada Imran dengan tubuh yang sengaja digetarkan. Saya nak balik. Ya. "Jom kita balik," kata Imran sambil membantu saya berjalan. Dia tidak berkata apa-apa lagi kepada isterinya, meninggalkan kedua-dua pendosa itu di lorong yang gelap, tenggelam dalam rasa malu dan kehinaan. Dalam perjalanan pulang yang singkat itu, saya terus berlakon. Saya membisu, sesekali terdesak-desak dan bahu saya terhinjut-hinjut. Imran di sebelah tidak henti-henti meminta maaf, menyalahkan dirinya kerana tidak dapat menahan sabar. Hanya apabila kami tiba di hadapan pintu, saya berbisik, "Abang Imran, boleh tak jangan ceritakan pada sesiapa tentang malam ni? Saya malu sangat." Dia mengeluh dan mengangguk. "Baiklah, awak berehatlah. Biar saya uruskan semuanya." Selepas berkata begitu, dia berpaling. Belakang badannya yang lebar itu seolah-olah memikul beban kemarahan dan kesakitan. Saya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Sebaik sahaja pintu ditutup, segala riak lemah dan sakit hilang dari wajah saya. Saya terus ke dapur dan meneguk segelas air sejuk. Saya merasa sangat tenang. Babak pertama sandiwara saya telah berakhir dengan jayanya. Sekarang, tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh watak-watak utamanya. Setengah jam kemudian, saya mendengar bunyi kunci di pintu. Suami saya sudah pulang. Dia masuk ke dalam rumah dengan senyap, seperti pencuri. Bengkak di pipinya telah bertukar menjadi ungu, membuatnya kelihatan agak menyedihkan. Melihat saya duduk di sofa, dia terkejut. Awak dah sedar. Macam mana keadaan awak?" Tanyanya dengan berhati-hati. Saya tidak menjawab. Hanya memandangnya dengan pandangan dingin dan asing yang belum pernah dilihatnya sebelum ini. Dengan serba salah, dia ke dapur mengambil segelas air, kemudian kembali dan duduk di kerusi bertentangan. Jauh dari saya, "Alia, apa yang jadi malam tadi tu?"
Dia memulakan dengan tergagap-gagap. Tak ada apa-apa antara saya dengan perempuan tu. Semuanya salah faham. Keberaniannya hampir membuat saya ketawa. Dalam keadaan begini pun dia masih boleh berbohong. Salah faham? Akhirnya saya bersuara kering. Kalau macam tu, jelaskan pada saya, seorang lelaki beristeri dan seorang perempuan bersuami di tengah malam dalam sebuah gudang gelap berpelukan dan berciuman dengan gairah. Salah faham jenis apa tu? Dia terdiam, mukanya merah padam. Kami cuma berbincang pasal kerja. Dia minta nasihat saya pasal satu projek. Keadaan gelap sangat, dia tergelincir. Saya cuma tolong sambut dia. Kebetulan masa tu Imran sampai. Itu saja. Dia mereka cerita yang tidak masuk akal. Dia menganggap saya budak 3 tahun untuk percaya penjelasan sebegitu. Saya tidak merasakan perlu untuk berdebat. Saya bangun dalam diam. Saya penat. Saya nak rehat. Selepas berkata begitu, saya terus masuk ke bilik tidur. Saya menghempas pintu dan menguncinya. Saya tidak mahu melihat wajah munafiknya walau sesaat pun. Malam itu berbaring di atas katil. Saya tidak dapat tidur. Dia juga tidak masuk ke bilik. Agaknya dia tidur di ruang tamu. Saya mendengar bunyi tapak kakinya, keluhannya, bunyi gelas diletakkan. Dia juga tidak tenang. Tetapi saya tahu kegelisahannya bukan kerana penyesalan, tetapi kerana ketakutan. Takut saya akan membuat kecoh. Takut Imran tidak akan membiarkan perkara ini begitu sahaja. Keesokan paginya, apabila saya bangun, suami saya sudah tiada. Mungkin dia keluar awal ke tempat kerja untuk mengelakkan saya. Di atas kerusi meja makan, ada sekeping nota. Abang dah belikan sarapan, ada di dapur. Panaskan dan makan ya. Malam ni abang balik awal, kita kena berbincang. Saya merenyukkan nota itu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Saya tidak perlukan lagi kata-kata munafiknya. Semasa saya bersiap untuk menghantar anak saya ke tadika, ibu mentua saya datang. Dia masuk ke dalam rumah tanpa membunyikan loceng. Pasti suami saya telah memberikannya kunci. Sebaik sahaja dia melihat saya, wajahnya menjadi serius. Aliyah, mari sini duduk. Mak ada benda nak cakap dengan kamu, katanya dengan nada memerintah. Saya tahu badai baru akan melanda. Saya duduk diam di kerusi, menunggu. Kamu pergi mana malam tadi? Danish kata kamu balik lewat sangat. Betul ke? Tanyanya dengan nada menyoal siasat. Sebelum saya sempat menjawab, dia menyambung, tengoklah diri kamu tu. Dah jadi isteri orang, masih merayap malam-malam. Kamu ingat rumah ni apa? Kamu anggap Danish tu suami kamu ke tidak? Saya tergamam. Suami saya bukan sahaja tidak memberitahu kebenaran, malah mereka cerita yang meletakkan semua kesalahan pada saya. Dia memberitahu ibunya bahawa sayalah yang keluar hingga lewat malam. Sayalah yang bersalah. Saya memandang wanita di hadapan saya yang selama ini saya hormati dan panggil Mak. Rasa pahit menyelubungi diri. Mak tak tanya Danish ke dia buat apa malam tadi. Saya bertanya dengan suara bergetar. Dia nak buat apa lagi? Penak balik kerja, tunggu isteri di rumah. Kamu pula, entah seronok dengan jantan mana entah. Lepas tu balik nak cari pasal dengan suami. Kata-katanya seperti pisau yang menikam jantung saya. Dia bukan sahaja tidak mempercayai saya, malah menghina saya dengan kasar. Di matanya, saya selamanya menantu yang tidak berguna. Semua kesalahan adalah milik saya dan anak lelakinya yang berharga sentiasa betul. Kesabaran saya sudah sampai ke penghujungnya. Jika dia mahukan sandiwara, jangan salahkan saya jika saya menjadi kejam. Berhadapan dengan tuduhan melulu dan pembohongan ibu mentua saya serta sikap pilih kasihnya yang buta terhadap anaknya, saya sedar sebarang penjelasan pada ketika ini adalah sia-sia. Dia sudah pun menghukum saya sebagai pihak yang bersalah dan tiada apa yang dapat mengubah fikirannya. Daripada menjerit dan berdebat, saya memilih strategi yang berbeza. Saya menarik nafas dalam-dalam untuk menahan kemarahan yang meluap-luap di dada. Saya memandangnya tepat di mata dan berkata dengan nada yang anehnya tenang, "Ya, Mak, malam tadi memang salah Aliyah. Aliyah terlewat sikit, minum kopi dengan kawan, buat Mak dengan Danish risau. Maafkan Aliyah. Perubahan sikap saya 180 darjah itu membuatkan ibu mentua saya terpinga-pinga. Dia datang dengan persediaan untuk memberi ceramah panjang yang penuh dengan celaan dan teguran, tetapi permohonan maaf saya yang tiba-tiba itu membuatnya kehilangan kata-kata. Kamu, kalau dah mengaku salah tu,
Baguslah, katanya tergagap-gagap. Tidak tahu bagaimana hendak menyambung. Tapi mak jangan risau, saya memotong sebelum dia sempat memulakan leterannya yang biasa. Aliyah dah banyak berfikir. Sejak akhir-akhir ni, Aliyah terlalu fokus pada kerja di butik sampai abaikan keluarga. Ini salah Aliyah. Mulai sekarang, Aliyah akan cuba berubah. Aliyah akan luangkan lebih banyak masa untuk Danish dan keluarga. Saya bercakap dengan nada yang ikhlas, dengan mata yang sengaja dibasahkan. Lakonan saya nampaknya berkesan. Riak wajah ibu mentua saya yang tegang itu sedikit kendur. Dia berdeham dan berkata dengan angkuh, "Macam inilah baru betul. Orang perempuan, sehebat mana pun, rumah tangga kena letak nombor 1. Berapa sangatlah untung butik kamu tu? Cukup untuk beli alat solid kamu saja. Ekonomi rumah ni masih harapkan Danish." Saya mengangguk. "Ya, Mak. Betul cakap Mak." Aliyah faham sangat. Saya bangun, pergi ke dapur dan membancuh secawan teh panas untuknya. "Mak, minumlah dulu. Mesti sejuk datang awal-awal pagi ni." Saya meletakkan cawan itu di hadapannya, menunjukkan sikap menantu yang patuh dan berbakti. Tingkah laku saya yang taat itu melumpuhkan serangannya sepenuhnya. Dia menghirup teh itu dan mula memberi nasihat. "Tengok, kalau kamu macam ni, kan aman rumah tangga. Hal malam tadi tu, Mak lupakan. Kamu layan Danish tu baik-baik. Jangan asyik masam muka saja. Orang lelaki ni penat kerja di luar. Kalau balik rumah tengok muka isteri macam orang mati laki, tak hairanlah kalau mereka cari hiburan di luar." Dia sedang mempertahankan anaknya dan pada masa yang sama memberi amaran kepada saya. Saya hanya menjawab ya dengan perlahan, tetapi di dalam hati saya ketawa. "Teruskanlah sandiwara kamu. Kita lihat berapa lama persembahan kamu anak beranak ini akan bertahan." Selepas memberi nasihat panjang lebar, ibu mentua saya pulang dengan sangat berpuas hati. Pasti dia fikir dia telah mengawal keadaan sepenuhnya dan memadamkan api pemberontakan kecil yang cuba saya nyalakan. Dia tidak sedar, itu hanyalah ketenangan sebelum ribut melanda. Sebaik sahaja ibu mentua saya pergi, saya segera memulakan rancangan saya. Saya tahu kata-kata sahaja tidak cukup. Saya perlukan bukti. Bukti kukuh yang akan mendedahkan penipuan suami saya dan jiran itu. Tetapi saya tidak akan melakukannya seorang diri. Apabila Danish pulang ke rumah malam itu, dia seolah-olah sudah bersedia dari segi mental untuk satu pertengkaran. Tetapi di luar jangkaannya, saya menyambutnya dengan senyuman dan makan malam yang enak. "Abang dah balik. Pergilah cuci tangan. Kita makan. Hari ini saya masak lauk kegemaran abang." Sikap saya membuatnya keliru. Dia memandang saya dengan curiga dan duduk di meja makan dalam diam. Semasa makan, saya tidak menyebut sepatah pun tentang malam sebelumnya. Saya hanya mencedokkan lauk untuknya dan bertanya tentang kerjanya, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Ketenangan saya nampaknya membuat dia semakin keliru dan gelisah. Apabila saya selesai mencuci pinggan, dia bersuara, tergagap-gagap, "Aliyah, Mak ada datang pagi tadi." "Ada," jawab saya sambil terus mengelak pinggan. "Mak tak ada cakap apa-apa kepada awak. Dia cuma bagi nasihat sikit." "Saya rasa betul cakap Mak. Saya yang salah. Saya tak patut balik lewat macam tu." Dia seolah-olah menarik nafas lega. "Baguslah kalau awak faham sayang. Kita lupakan sajalah hal tu." Saya berpaling, memandangnya tepat di mata dan tersenyum sedih. Saya tahu saya salah. Saya tak akan buat abang serba salah lagi. Saya akan anggap macam saya tak nampak apa-apa semalam. Kita hidup bahagia macam dulu balik ya. Kata-kata saya bersama dengan pandangan saya yang patuh dan menyedihkan meruntuhkan sepenuhnya pertahanan Danish. Dia datang dan memeluk saya dari belakang. "Terima kasih sayang. Abang tahu sayang paling memahami. Abang janji perkara macam ni tak akan jadi lagi." Bisiknya di telinga saya. Saya membiarkan dia memeluk saya. Di dalam hati saya hanya merasa jijik. Apa nilainya janji seorang pengkhianat? Tetapi saya perlukan kepercayaan ini. Saya perlu dia leka. Sejak hari itu, saya menjadi isteri Mitali. Saya bangun lebih awal untuk menyediakan sarapan yang lazat. Pada waktu petang, sesibuk mana pun saya di butik, saya akan pulang awal untuk memasak makan malam dan menunggu suami saya. Saya berhenti menyoal siasatnya, bertanya di mana dia atau apa yang dia lakukan. Saya memberinya kebebasan sepenuhnya. Dan Danish, seperti yang saya jangkakan, tidak mengambil masa yang lama untuk masuk ke dalam perangkap manis yang saya sediakan.
Dia fikir saya benar-benar telah melupakan segalanya, bahawa saya telah memilih untuk hidup pasrah dengan penipuannya. Dia mula leka. Panggilan telefon secara sembunyi menjadi lebih kerap, begitu juga dengan kerja lebih masa yang tiba-tiba. Mereka tidak sedar, semua pergerakan mereka berada di bawah pengawasan saya. Saya telah memasang secara rahsia sebuah alat pengesan GPS kecil di dalam keretanya. Dengan alasan telefonnya rosak dan perlu dibaiki, saya memberikannya telefon lama saya yang telah saya pasang perisian untuk mengesan panggilan dan mesej. Dia menerimanya dengan gembira tanpa sebarang syak wasangka dan bukti-bukti yang saya perlukan mula terkumpul satu persatu. Laluan pergerakannya pada hari-hari dia, kata dia kerja lebih masa, tidak menuju ke pejabat tetapi ke motel-motel atau hotel bajet di pinggir bandar. Mesej-mesej mesra dengan suraya, janji temu yang penuh gairah, semuanya tercatat. Dia malah berani menggunakan kad kredit keluarga yang saya berikan untuk membeli hadiah untuk perempuan simpanannya dan membayar bil hotel. Semakin banyak bukti yang saya kumpul, semakin dingin hati saya. Saya tidak lagi merasa sakit, hanya keazaman untuk meneruskan hingga ke penghujungnya. Tetapi saya tahu, bukti-bukti ini sahaja tidak cukup untuk membuat dia membayar harga yang mahal. Saya perlukan seorang sekutu, seseorang yang mempunyai musuh yang sama dengan saya. Dan orang itu ialah Imran. Adakah Imran akan bersetuju untuk bekerjasama dengan saya dan betapa kejamnya rancangan saya yang seterusnya? Selepas hampir seminggu mengumpul bukti, saya kini mempunyai satu fail lengkap mengenai hubungan sulit suami saya dan Suraya. Tarikh janji temu, lokasi pertemuan, mesej-mesej mesra, malah rezit hotel yang dibayar menggunakan kad saya. Semuanya begitu jelas sehingga saya fikir bertindak sendirian tidak akan begitu berkesan. Saya perlukan seseorang yang boleh menyerang dari kedua-dua belah pihak. Seseorang yang terluka seperti saya dan dahagakan keadilan. Orang itu ialah Imran. Masalahnya, bagaimana untuk mendekatinya? Sejak malam, kami menangkap mereka di gudang. Saya tidak lagi melihatnya. Saya mengagak dia juga sedang tenggelam dalam kesakitan dan kekeliruan. Seorang lelaki yang lurus dan jujur sepertinya, apabila berhadapan dengan pengkhianatan isteri yang disayanginya, pasti hancur luluh. Saya tidak boleh muncul begitu sahaja. Ia akan menimbulkan syak wasangka. Saya perlukan alasan yang munasabah dan boleh dipercayai. Peluang itu muncul pada suatu hujung minggu. Saya mendapat tahu dari seorang jiran bahawa Imran sedang mengubah suai sebuah rumah lama di hujung jalan. Saya memutuskan untuk mengatur satu pertemuan yang tidak disengajakan. Saya memakai pakaian kasual yang kemas dan solekan nipis supaya kelihatan letih dan tertekan. Saya memandu ke jalan itu meletakkan kereta agak jauh dan berjalan kaki. Seperti yang dimaklumkan, Imran ada di sana. Dia berpeluh-peluh, sedang tekun membancuh simen. Dia kelihatan jauh lebih kurus dan lesu. Janggut dan misai yang tidak dicukur beberapa hari membuatkannya kelihatan lebih tertekan. Dia bekerja sendirian, tanpa pembantu, mungkin cuba menenggelamkan kesedihannya dalam kerja fizikal yang berat. Saya menarik nafas dalam-dalam, mengumpul keberanian dan mendekatinya. Abang Imran, saya memanggilnya perlahan. Dia terkejut dan berpaling. Melihat saya, ada riak kekok dan keinginan untuk mengelak di matanya. Aa Lia. Dia tergesa-gesa mengelak peluh di dahinya. Awak buat apa di sini? Saya ada urusan di kawasan berdekatan, kata saya, sengaja tergagap-gagap. Nampak abang masa lalu tadi, jadi singgah nak bertanya khabar. Macam mana keadaan abang sekarang? Soalan saya seolah-olah menyentuh titik sensitifnya. Dia menundukkan kepala dalam diam dan terus mengacau simen dengan sudip. Macam nilah, katanya perlahan. Terima kasih bertanya. Suasana menjadi janggal. Saya sedar saya tidak akan ke mana-mana jika begini. Saya memutuskan untuk terus ke intinya. Abang Imran, saya tahu mungkin ini bukan masa yang sesuai, tapi saya rasa kita perlu berbincang tentang malam itu. Apabila saya membangkitkan semula topik itu, tangan Imran berhenti bergerak. Dia memandang saya dengan riak wajah yang rumit, campuran antara marah dan sakit hati. Apa lagi yang nak dibincangkan? Semuanya dah jelas.
Memang dah jelas, kata saya dengan tegas. Tapi kita tak boleh biarkan mereka terlepas begitu saja. Mereka dah hianati kita. Mereka dah pijak-pijak perasaan dan kepercayaan kita. Abang nak duduk diam saja ke? Dia merenung saya dan ada bara kemarahan yang menyala di matanya. Kalau saya tak duduk diam, apa yang saya boleh buat? Pukul mereka? Dah saya buat. Jadi apa? Dia masih isteri saya, ibu kepada anak saya. Saya tak boleh tinggalkan dia. Meninggalkannya atau tidak, itu keputusan abang, kata saya. Tapi sekurang-kurangnya kita kena buat mereka bayar harga atas apa yang mereka dah buat. Kita kena buat mereka sedar, mereka tak boleh buat silap dan terus hidup macam biasa, seolah-olah tiada apa-apa berlaku. Dia diam, seolah-olah menimbang kata-kata saya. Saya tahu saya berada di landasan yang betul. Dia seorang lelaki yang mempunyai maruah. Pengkhianatan isterinya bukan sahaja memberinya kesakitan, tetapi juga penghinaan. Apa yang awak nak saya buat? Akhirnya dia bersuara, serak. Saya tahu dia telah termakan umpan. Saya melihat sekeliling untuk memastikan tiada sesiapa. Tak selesa berbual di sini. Esok pukul 3 petang, kita jumpa di kafe tepi tasik. Ada sesuatu yang saya perlu tunjukkan pada abang. Lepas abang tengok, abang akan tahu apa yang perlu dibuat. Selepas berkata begitu, saya berpaling tanpa menunggu jawapannya. Saya telah menanam benih rasa ingin tahu dan harapan samar untuk keadilan di dalam fikirannya. Saya yakin dia akan datang. Pertemuan ini telah mengubah rakan senasib menjadi sekutu yang berpotensi. Saya tidak lagi akan berjuang sendirian. 2 orang yang dikhianati, bersama-sama kami akan mencetuskan badai. Keesokan harinya, pada waktu petang, saya tiba 10 minit lebih awal dari masa yang ditetapkan. Saya memilih meja di sudut yang terpensil, mudah untuk memerhati. Saya telah menyediakan tablet saya dengan semua bukti yang telah dikumpul. Tepat pukul 3, Imran tiba. Dia telah bercukur dan memakai kemeja yang bersih, membuatnya kelihatan lebih kemas, tetapi mata yang cengkung dan riak wajah yang letih tidak dapat disembunyikan. Dia duduk di hadapan saya dan menunggu dalam diam. Tanpa banyak bicara, saya meletakkan tablet di atas meja dan memusingkan skrin ke arahnya. Abang tengok ni, kata saya. Di skrin, terpapar fail Excel dengan laporan terperinci mengenai laluan suami saya sepanjang minggu lepas yang diperoleh dari pengesan GPS. Titik-titik merah pekat menandakan tempat-tempat yang dilawatinya. Motel X, Hotel Y, Motel Z di pinggir bandar. Semuanya bertepatan dengan hari-hari dia kata dia ada tugasan luar atau kerja lebih masa. Di sebelahnya, terpapar mesej-mesej mesra antara suami saya dan Suraya. I rindu you sangat. Malam ni kita jumpa tempat biasa ya sayang. Perempuan tua kat rumah tu bising lagi hari ni. Menyampah betul. I bahagia bila dengan you je. I dah bank in sikit duit. You dah dapat? Semakin banyak Imran membaca, semakin gelap wajahnya. Tangannya digenggam menjadi penumbuk, buku 5-nya memutih. Dia beralih ke tangkapan skrin pakaian dan kosmetik mahal yang dibelikan oleh suami saya untuk isterinya menggunakan kad saya dan resit-resit dari hotel. Dadanya berombak, nafasnya menjadi laju. Saya dapat merasakan kemarahan yang meluap-luap di dalam dirinya. Memang jahanam betul mereka ni, katanya melalui gigi yang diketap. Suaranya keluar tersekat-sekat. Jadi jantan ni bela isteri aku guna duit kau dan isteri aku tipu aku untuk senangkan suami kau. Itu belum habis lagi, kata saya. Membuka fail lain. Ia adalah satu rakaman audio. Ia adalah panggilan yang dibuat oleh suami saya kepada Suraya sejurus selepas dia meninggalkan rumah kami setelah ditangkap di gudang. Saya telah mengaktifkan fungsi rakaman panggilan automatik pada telefon lama itu. Dalam rakaman itu, suara suami saya penuh dengan kejengkelan. Kacau betul. Bini aku tiba-tiba muncul, rosakkan semua. Janganlah marah bang. Suara Suraya, kedengaran manja. Apa kata kita jumpa esok malam? I rindu sangat kat you. I cakap kat suami I ada reunion sekolah. Okey set, lain kali kita kena lebih berhati-hati. Macam mana dengan projek pelaburan tanah yang I cerita tu? You dah cakap dengan suami you? Dah, I dah cakap. Tapi, mamak tu masih fikir-fikir lagi. Katanya nak kena kaji dulu, entah apa-apa. Orang kampung macam dia mana tahu pasal pelaburan, you putuskanlah. Nanti I cari jalan nak pujuk dia keluarkan duit.
Apabila rakaman itu tamat, Imran duduk kaku. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia bukan sahaja ditipu, malah isterinya merancang untuk menipunya dari segi kewangan. Maruah lelakinya dipijak-pijak tanpa belas kasihan. Mereka cuba nak curi duit aku, katanya tidak percaya. Ya, jawab saya dengan dingin. Suami saya merancang untuk melaburkan simpanan keluarga kami dalam tanah itu dan menghasut isteri abang untuk memujuk abang mengeluarkan wang untuk melabur bersama. Saya berhenti seketika dan memberikan pukulan terakhir. Dan abang tahu tak? Setakat yang saya siasat, tanah itu sebenarnya akan diwartakan sebagai kawasan hutan simpan kekal. Tidak boleh dibangunkan. Membelinya sama seperti membuang duit. Mungkin suami saya pun tidak tahu. Dia hanya buah catur dalam permainan yang lebih besar. Tapi Suraya, dia tahu. Dia dan ejen hartanah yang menjual tanah itu adalah sepupu. Pendedahan terakhir itu seperti tukul yang menghentam kepala Imran. Isterinya bukan sahaja curang tetapi juga cuba mencuri wangnya dan bersekongkol dengan kekasihnya untuk memerangkapnya dan suami saya hingga bangkrut. Semuanya begitu jelas. Ini bukan lagi kesilapan sesaat. Ini adalah satu konspirasi terancang yang sangat kejam dan kotor. Imran merebahkan kepalanya di atas meja, bahunya terhinjut-hinjut. Saya tidak tahu sama ada dia sedang menangis atau menahan kemarahan yang akan meletus. Selepas beberapa ketika, dia mengangkat kepala dengan mata yang merah. Apa? Apa yang patut saya buat sekarang? Tanyanya tanpa daya. Saya memandangnya tepat di mata dan berkata dengan tegas, buat apa yang seorang lelaki yang terluka patut buat? Tuntut balik keadilan. Perikatan kami telah termeterai secara rasmi di atas dasar kesakitan dan keinginan membara untuk membalas dendam. Adakah rancangan pertama kami akan berjaya dan adakah ia akan membawa kedua-dua pengkhianat itu ke dalam situasi di mana mereka tidak boleh ketawa atau menangis? Selepas membentuk perikatan kami, Imran dan saya berbincang panjang untuk merangka satu pelan tindakan yang terperinci. Maklumat kami bukan sahaja untuk mendedahkan hubungan mereka, tetapi untuk membuat mereka membayar harga yang mahal dari segi emosi, moral dan yang paling penting, ekonomi. Perangkap pertama kami disasarkan terus kepada rancangan pelaburan tanah yang diidam-idamkan oleh Danish dan Suraya. Saya tahu bagi suami saya, ini adalah peluang untuk membuktikan kehebatannya, untuk melepaskan diri dari kedudukan di mana dia bergantung secara ekonomi pada butik jahitan isterinya. Dia selalu merasa terhina kerana hidup di atas hasil usaha saya. Dan tanah ini adalah pertaruhan yang diletakkannya segala harapan. Bagi Suraya pula, ini adalah peluang untuk mengikis wang dari dua orang lelaki. Kami memutuskan untuk tidak menghalang mereka. Sebaliknya, kami akan membantu mempercepatkan proses itu supaya mereka jatuh ke dalam perangkap secepat mungkin. Saya pulang ke rumah dan terus memainkan peranan sebagai isteri yang baik dan naif. Malam itu, semasa makan malam, saya sengaja membangkitkan topik itu. Abang, macam mana kerja sekarang? Ada apa-apa perkembangan baru? Danish yang sedang sibuk makan mengangkat kepala dengan sedikit berhati-hati mendengar soalan saya. Macam biasa je, tak ada apa yang istimewa. Saya dengar pasaran hartanah tengah naik balik. Kata saya seolah-olah secara tidak sengaja. Ada kawan saya beli tanah dekat pinggir bandar. Dalam beberapa bulan saja nilainya dah naik 2 kali ganda. Sayangnya saya tak pandai pasal tanah, kalau tidak boleh juga cuba. Kata-kata saya nampaknya mengena pada Danish. Matanya bersinar, tetapi dia masih berlagak merendah diri. Itu kena tengok masa dan tempat. Kena ada pandangan jauh. Betul tu, saya mengangguk. Kalaulah saya pandai macam abang. Alang-alang, duit simpanan bersama kita dalam akaun tu dah banyak juga kan? Dekat 500,000. Simpan dalam bank pun tak banyak faedah. Kalau abang jumpa peluang pelaburan yang bagus, jangan ragu-ragu. Saya percaya sepenuhnya pada kebolehan abang. Saya telah melontarkan umpan yang paling menggiurkan. Saya bukan sahaja mencadangkan pelaburan, malah menyerahkan kawalan penuh ke atas simpanan bersama kami kepadanya. Ini secara langsung menyentuh maruah dan keinginannya untuk membuktikan diri. Kegembiraan terpancar di wajah Danish, tetapi dia masih berpura-pura ragu-ragu. Nantilah abang tengok. Duit ni bukan boleh main-main. Kena hati-hati. Dia tidak sedar, setiap kata-kata dan tindakannya berada dalam perhitungan saya. Dia sedang berjalan selangkah demi selangkah ke dalam perangkap yang saya sediakan.
Di pihak yang lain, Imran juga mula memainkan peranannya. Dia berhenti bersikap dingin dan marah terhadap Suraya. Sebaliknya, dia menjadi anehnya mesra dan prihatin. Dia menawarkan diri untuk membuat kerja rumah, menghantar anak ke sekolah dan malah memberikannya hadiah seutas gelang tangan kecil. Perubahan sikapnya mengejutkan dan sangat menggembirakan Suraya. Dia fikir suaminya telah bertenang dan memilih untuk memaafkan segalanya. Dia tidak sedar, di sebalik kebaikan itu tersembunyi satu rancangan yang diperhitungkan dengan teliti. Suatu petang, ketika pasangan itu sedang menonton televisyen, Imran dengan berhati-hati membangkitkan topik itu. "Su, maafkan abang. Sejak akhir-akhir ni abang terlalu keras dengan Su. Su pun mesti ada masalah sendiri. Mulai sekarang, abang akan cuba lebih memahami dan berkongsi dengan Su." Suraya sangat terharu dengan kata-kata itu. Dia merapatkan diri pada suaminya. "Su tahu abang paling sayangkan Su. Merasa masanya telah tiba." Imran terus ke intinya. "Hari tu Su ada cakap nak melabur dalam sebidang tanah kan? Abang dah fikir dan abang rasa itu idea yang baik. Duit kalau simpan saja pun nilainya akan susut. Su tengoklah betul-betul. Kalau Su rasa bagus, kita buat sama-sama." Kata-kata Imran seperti madu di telinga Suraya. Dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. "Betul ke bang? Su tahu abang akan sokong Su. Suami jiran kita Aliyah tu Danish, dia yang ceritakan pasal peluang yang sangat baik ni. Katanya untung dijamin. Mestilah abang percaya pada Su," kata Imran. "Kita ada 200,000 dalam akaun simpanan. Esok abang tutup akaun tu dan bagi duitnya pada Su. Su yang putuskan." Ia sama seperti menyerahkan seluruh harta kepada isterinya. Dia telah membuat pertaruhannya. RM200,000 itu adalah semua simpanan mereka, hasil kerja keras bertahun-tahun. Dia sanggup mengorbankannya untuk memberi pengajaran yang sangat mahal kepada isterinya yang tidak setia. Mendapat lampu hijau dari kedua-dua belah pihak, Danish dan Suraya, seperti harimau yang mendapat sayap, mempercepatkan urusan tanpa sebarang syak wasangka. Danish mengeluarkan RM400,000 mendapat dari akaun bersama kami. Dia berbohong kepada saya, mengatakan ia adalah projek perniagaan dengan seorang kawan baik dan ianya selamat sepenuhnya. Saya hanya tersenyum, mengangguk dan mengucapkan selamat maju jaya kepadanya. Suraya juga mendapat 200,000 dari suaminya. Dia memberitahu Imran bahawa ini adalah peluang sekali seumur hidup dan dalam beberapa bulan, keluarga mereka akan mengubah nasib. Mereka akan membeli rumah dan kereta yang lebih baik. Imran hanya tersenyum dan menyokong isterinya. Pada hari menandatangani perjanjian jual beli tanah di sebuah kafe, Danish dan Suraya kelihatan sangat gembira. Wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka tidak tahu, di dalam sebuah kereta yang diletakkan tidak jauh dari situ, saya dan Imran sedang memerhati segalanya dalam diam. Dengan kamera yang mempunyai lensa telefoto, kami mengambil gambar saat mereka menandatangani perjanjian bersama-sama, saat mereka berjabat tangan dengan gembira dengan ejen hartanah, iaitu sepupu Suraya. Saat mereka saling berpandangan dengan mata yang penuh konspirasi dan harapan, gambar-gambar ini akan menjadi bukti yang tidak dapat disangkal mengenai persekongkolan dan penipuan mereka. Perangkap telah ditutup dan mangsa telah masuk sepenuhnya ke dalam jaring. Sejumlah 600,000 wang hasil titik pelus saya dan Imran telah dipindahkan ke akaun penipu, tetapi kami tidak peduli. Kami tahu wang itu akan kembali tidak lama lagi dan ia akan kembali bersama dengan kejatuhan mereka yang telah memberi kami begitu banyak kesakitan. Sekarang kami hanya perlu menunggu. Menunggu hari di mana rahsia rancangan pembangunan itu terbongkar. Apakah reaksi kedua-dua pengkhianat itu apabila mereka mendapati mereka telah kehilangan segalanya? Dan adakah keruntuhan kewangan ini akan menghancurkan hubungan haram mereka? Selepas urus niaga tanah itu selesai, Danish dan Suraya hidup dalam euforia selama beberapa hari, mengimpikan masa depan yang gemilang. Suami saya menjadi anehnya ceria. Dia bersiul-siul di sekitar rumah dan kadang-kadang membeli bunga untuk diletakkan di dalam pasu. Dia fikir dia akan menjadi seorang pelabur yang berjaya tidak lama lagi dan membuktikan kehebatannya sebagai seorang lelaki. Dia tidak tahu, ketawanya hanya akan membuat kejatuhannya nanti lebih menyedihkan. Suraya juga tidak dapat menyembunyikan rasa puas hatinya. Seperti yang diberitahu oleh Imran, dia mula melayari internet untuk melihat rumah banglo mewah dan model kereta import.
Dia sudah merancang kehidupan kelas atasnya, kehidupan yang dibina di atas penipuan dan pengkhianatan. Dia tidak henti-henti mendesak Danish untuk menceraikan saya secepat mungkin. Imran yang telah bertukar menjadi perisik yang tidak dijangka telah memasang perisian rakaman dengan bijak pada telefon Suraya dan apa yang kami dengar melebihi jangkaan kami. Danish, bila you nak ceraikan perempuan tua you tu? Suara Suraya dalam rakaman itu kedengaran manja tetapi tidak sabar. I dah tak boleh tunggu lagi. Sampai bila kita nak hidup sembunyi-sembunyi macam ni? I dengan anak I. Sabar sikit lagi. Suara suami saya kedengaran ragu-ragu. Kalau Kelisa cerai sekarang, dia akan tuntut separuh harta. Butik jahitan dia tu tengah maju. Kita kena tunggu. Bila kita dah jual tanah tu dan ada duit sendiri, masa tu kita tengoklah. Tunggu sampai bila? Bentak Suraya. You tahu tak, suami sejak akhir-akhir ni pelik sangat. Tiba-tiba dia jadi baik tak tentu pasal. Risau I dibuatnya. Entah-entah dia dah syak sesuatu. You ni fikir bukan-bukan. Apa yang orang kampung tu boleh nampak, mesti dia rasa bersalah pasal apa-apa. Sebab tu dia nak pujuk you, Danish cuba menenangkannya. Jangan risau, I dah ada rancangan. Macam mana nak kikis lagi duit dia? I akan cakap pelaburan ni perlukan tambahan lagi. I nak buka butik fashion. Dia sayangkan anak dia, jadi dia tak akan boleh tolak. Nanti semua duit dan harta akan jadi milik kita. Perbualan mereka mendedahkan segalanya. Tiada lagi kata-kata cinta yang manis, hanya perhitungan dan penggunaan. Mereka melihat kami, pasangan sah mereka, sebagai mesin wang, halangan yang perlu disingkirkan. Setiap perkataan yang mereka ucapkan adalah bukti kukuh kesalahan mereka. Imran, yang duduk di sebelah saya mendengar semula rakaman itu, tidak menunjukkan sebarang emosi. Mungkin kesakitannya telah mencapai tahap di mana ia telah bertukar menjadi kebencian yang dingin. Dia hanya menggenggam penumbuknya dan berkata perlahan, biarkan mereka bermimpi. Sementara itu, saya juga tidak duduk diam. Saya tahu tidak cukup dengan hanya menunggu maklumat mengenai rancangan pembangunan itu diumumkan kepada umum. Saya perlu mencipta satu kesan, satu peristiwa yang akan membawa segalanya ke kemuncak. Saya menghubungi kawan lama saya, Intan, yang bekerja di Jabatan Perancangan Bandar di Majlis Perbandaran. Selepas bertukar-tukar khabar, saya mendapat maklumat yang saya perlukan. Pelan terperinci kawasan itu akan dipaparkan di papan kenyataan majlis pada pagi Isnin depan. Maklumat ini masih sulit, hanya orang dalaman yang mengetahuinya. Saya memutuskan untuk sengaja membocorkan maklumat ini kepada seorang individu. Seseorang yang saya pasti tidak pandai menyimpan rahsia kerana mulutnya yang celupar. Ibu mentua saya. Saya tahu dia suka menunjuk-nunjuk dan percaya secara membuta tuli pada bakat anaknya. Jika dia tahu anaknya akan mendapat keuntungan besar, dia pasti akan mencanangkannya ke seluruh dunia. Rancangan itu dilaksanakan dengan sempurna. Pada petang Sabtu, saya dan suami seperti biasa pergi makan malam di rumah mentua saya. Semasa makan malam, saya berpura-pura menerima panggilan dari kawan saya di Majlis Perbandaran. Saya keluar ke beranda dan sengaja bercakap dengan cukup kuat supaya ibu mentua saya dapat mendengarnya. "Hello Intan, apa khabar?" "Apa? Kau kata pelan pembangunan kawasan tu nak keluar dah? Seriuslah?" Pagi Isnin. "Fuh, berita baik ni. Okey, terima kasih banyak. Nanti aku bagi tahu suami aku. Kita orang pun ada beli tanah sikit kat situ." Saya berlakon dengan sangat semula jadi. Saya mematikan talian dan kembali dengan wajah gembira. Dari ekor mata, saya melihat ibu mentua saya walaupun berpura-pura menonton televisyen. Telinganya terpasang dan matanya bersinar. Saya tahu dia telah mendengar segalanya. Saya mendekati suami saya dan berbisik dengan cukup kuat untuk didengari oleh ibu mentua saya. "Abang, berita baik. Nilai tanah kita tu akan naik 10 kali ganda." Kawan saya baru cakap, pagi Isnin ni mereka akan umumkan kawasan tu akan jadi bandar lestari baru. Danish mendengar ini terkejut, kemudian tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dia berpaling kepada ibunya dan bermegah-megah. "Mak, tengoklah bakat anak mak ni. Kan Danish dah cakap, ini peluang seumur hidup kita." Ibu mentua saya juga tersenyum hingga ke telinga, tidak lokek dengan pujian terhadap kepintaran dan pandangan jauh anaknya. Dia tidak dapat menyembunyikan rasa puas hatinya dan berjalan mundar-mandir di dalam rumah. Mak tahu, anak mak tak pernah silap.
Tengoklah nanti, berani lagi ke bini kamu tu nak pandang rendah pada kamu. Seperti yang saya jangkakan, keesokan paginya, khabar angin itu tersebar ke seluruh kawasan kejiranan ibu mentua saya. Dia pergi dari rumah ke rumah, bercerita dengan bangga bahawa anaknya akan menjadi taikun hartanah dan mengaut keuntungan berjuta-juta. Dia menggambarkan masa depan gemilang di mana mereka akan berpindah ke rumah baru, membeli kereta import dan melancong ke luar negara. Dia juga memberi bayangan bahawa anaknya akan segera meninggalkan isterinya yang tua dan tidak boleh beranak itu untuk seorang yang lebih muda dan cantik. Umpan telah dilemparkan dan kesannya lebih hebat daripada yang saya jangkakan. Bukan sahaja jiran-jiran, malah saudara mara mentua saya juga mendapat tahu. Mereka mula menelefon untuk mengucapkan tahniah, ada yang untuk meminjam wang, ada yang untuk meminta pekerjaan. Danish dalam sekelip mata menjadi orang penting, seorang lelaki berjaya yang dikagumi oleh seluruh keluarga. Dia mabuk dalam pujian palsu ini, semakin yakin dengan pertaruhannya, suraya tidak terkecuali. Mendapat tahu berita itu, dia semakin teguh dengan keputusannya. Dia semakin mendesak Danish untuk bercerai dan cuba mengikis lebih banyak wang dari Imran. Semuanya berjalan mengikut skrip. Belon telah ditiup hingga ke hadnya dan sekarang tinggal untuk mencucuknya dengan sebatang jarum kecil. Isnin, hari penentuan, semakin hampir. Bagaimana kebenaran yang kejam mengenai kawasan hutan simpan itu akan menghancurkan para pemimpi ini dan adakah saya akan mencapai matlamat akhir saya? Pada pagi Isnin, saya bangun lebih awal dari biasa. Saya sedikit kemantaj. Hari ini adalah hari di mana rahsia akan terbongkar. Saya tidak terus ke butik, sebaliknya membuat satu pusingan melepasi majlis perbandaran di mana papan kenyataan itu berada. Dari jauh saya melihat sekumpulan orang berkumpul di hadapan papan kenyataan. Di antara mereka, saya mengenali beberapa wajah jiran-jiran ibu mentua saya. Mereka menuding-nuding jari dan berbisik-bisik. Saya tahu bom itu telah meletup. Saya tidak berhenti. Saya hanya lalu dengan senyap di dalam kereta. Saya tidak perlu melihatnya. Saya dapat membayangkan riak wajah mereka pada ketika itu. Perubahan dari harapan kepada kekecewaan dan kemudian kepada kemarahan. Saya memandu ke kafe yang biasa. Saya memesan teh chamomile untuk menenangkan saraf dan menunggu. Saya yakin dalam beberapa minit, telefon saya akan mula berdering dan seperti yang dijangkakan, kurang dari setengah jam, saya menerima panggilan dari nombor yang tidak dikenali. Saya tahu itu ibu mentua saya. Memandangkan saya telah lama menyekat nombornya, dia pasti telah meminjam telefon orang lain. Saya menjawab dengan tenang, "Alia, kau tipu aku, kau tipu seluruh keluarga kita." Di hujung talian, suara ibu mentua saya tidak lagi bangga dan puas hati. Ia adalah jeritan histeria bercampur dengan keputusasaan. Saya menjauhkan sedikit telefon dan menjawab dengan tenang, "Mak, saya tak tahu apa yang Mak cakap. Apa yang saya tipu? Kau masih nak berlakon bodoh. Tanah tu, pelan pembangunan tu, semuanya kawasan hutan simpan, tak boleh dibangunkan. Kau dah tahu kan? Kau sengaja tipu anak aku suruh beli." "Kan?" dia menjerit. "Oh ya ke?" Saya berlakon terkejut. "Saya cuma dengar apa yang kawan saya cakap. Saya mana tahu pasal tanah. Saya dah cakap pada Danish, saya tak pandai sangat. Semua keputusan dia yang buat lepas dah kaji sendiri. Kenapa Mak salahkan saya?" Kata-kata saya kedengaran polos tetapi melepaskan semua tanggungjawab dari saya. Dia tidak dapat membantah. Kau. Dia terlalu marah sehingga tidak dapat bercakap. Hanya tercungap-cungap. "Kau memang perempuan ular. Kau dah buat anak aku rugi beratus-ratus ribu, kau tahu tak? Ya ke Mak, banyaknya dia rugi." Saya terus berlakon. "Aduh, tak sangka pula jadi macam ni. Mak Danish, sabarlah. Duit boleh dicari. Yang penting keluarga kita bersama." Perkataan keluarga saya kedengaran seperti satu sindiran yang mendalam. Ibu mentua saya tidak dapat menahannya, memaki hamun saya dan mematikan talian. Saya meletakkan telefon dan menghirup teh. Babak pertama telah berlangsung seperti yang saya jangkakan. Sekarang, tinggal menunggu reaksi dua watak utamanya. Danish tidak menelefon saya, mungkin kerana malu atau mungkin dia terlalu sibuk menangani kemarahan Suraya. Menurut fail audio yang dihantar oleh Imran kepada saya, pertengkaran mereka jauh lebih hebat daripada yang saya bayangkan. "Danish, jelaskan pada I, apa dah jadi?
Kenapa tanah tu kawasan hutan simpan? You kata you dah kaji betul-betul. Suara Suraya nyaring dan penuh dengan tuduhan. I pun tak tahu. Suara suami saya lemah dan penuh dengan alasan. I pun kena tipu. Ejen tu yakinkan I. Kena tipu ke? Atau you yang bodoh? You tahu tak? Sebab percayakan you, I dah tipu suami I. Kikis duit dia bagi pada you. Sekarang semua dah hancur. Apa I nak cakap pada dia? Cakap sajalah pelaburan gagal. Dalam bisnes, ada untung ada rugi. Biasalah tu. Senang you cakap. Itu 200,000 rusa. Semua simpanan keluarga kami. Bagi balik duit desper. Bagi balik sekarang. Mana I ada duit nak bagi balik? Duit desepun semua dah lebur kat situ. I tak peduli. Itu masalah you. Kalau you tak bagi balik duit Priba, jangan salahkan Pri kalau Pri jahat. Pertengkaran mereka berakhir dengan bunyi barang pecah dan esak tangis serta makian Suraya. Hubungan yang dibina di atas pembohongan dan wang akhirnya runtuh kerana wang. Mereka mula menyerang satu sama lain seperti binatang yang cedera. Malam itu, Danish pulang ke rumah dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak berkata sepatah pun. Dia terus masuk ke bilik tidur dan menghempas pintu. Saya juga tidak bertanya. Saya membiarkannya mencerna kesakitan dan kegagalannya sendiri. Itulah harga kebodohan, ketamakan dan pengkhianatannya. Pada hari-hari berikutnya, suasana di rumah kami seperti di majlis pengebumian. Danish tidak keluar dari bilik, enggan makan dan bercakap. Ibu mentua saya tidak henti-henti menelefon. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang memaki, menyalahkan semua pada saya. Saya hanya mendengar dalam diam dan mematikan talian. Sementara itu, Imran juga bertindak. Dia pulang ke rumah dengan wajah yang penuh kesakitan dan memberitahu Suraya bahawa dia tahu segalanya, bahawa seorang kawan telah memberitahunya. Dia tidak memukul atau memakinya, hanya mengemas pakaiannya dan pakaian anaknya dalam diam. Abang tak boleh hidup lagi dengan perempuan penipu dan kejam macam Su. Kita cerai, katanya dengan tenang tetapi tegas. Suraya tergamam, kemudian menjerit, merayu dan memujuk. Tetapi semuanya sudah terlambat. Imran pergi bersama anaknya tanpa menoleh ke belakang. Suraya tinggal sendirian di rumah yang kosong. Kehilangan suami, anak dan sejumlah besar wang. Dia hancur sepenuhnya. Kejatuhannya begitu cepat dan lengkap seperti yang saya dan Imran rancang. Tetapi saya tahu ceritanya belum berakhir. Seorang lelaki seperti Danish tidak akan duduk diam apabila terdesak dan ibunya, wanita yang licik itu, tidak akan memaafkan saya dengan mudah. Saya tahu badai yang lebih besar akan datang. Apakah helah kotor yang akan mereka gunakan untuk cuba membalikkan keadaan dan adakah saya mempunyai kekuatan untuk menentangnya? Kekecewaan Danish tidak bertahan lama. Daripada menyalahkan diri sendiri dan bertaubat, sifat pengecut dan suka menyalahkannya muncul semula. Dia mula mencari sasaran untuk melepaskan kemarahannya. Dan sasaran itu tidak lain, tidak bukan adalah saya. Selepas beberapa hari membisu, dia mula bertindak, bukan dengan perbincangan yang ikhlas, tetapi dengan gangguan yang kecil, halus tetapi berniat jahat. Dia mula pulang lewat malam, berbau alkohol. Dia tidak masuk ke bilik tidur, sebaliknya duduk di ruang tamu dan memasang televisyen dengan sangat kuat atau bercakap di telefon dengan kawan-kawannya dengan kuat. Sengaja membuat bising supaya saya dan anak saya tidak dapat tidur. Jika saya memintanya untuk memperlahankan suara, dia akan segera membentak. Ini rumah aku. Aku nak buat apa aku suka. Kalau kau tak suka, kau boleh berambus. Makan di rumah juga menjadi satu penyiksaan. Dia akan mengkritik apa sahaja yang saya masak. Terlalu masin, terlalu tawar, macam makanan sisa. Dia akan menghempas mangkuk sup di atas meja dan berlalu pergi tanpa mengemas. Dia mahu menjadikan hidup saya seperti neraka. Dia mahu menyeksa saya secara psikologi dengan helah-helah kotor ini supaya saya sendiri yang akan meninggalkan rumah dan kemudian dia akan mendapat segalanya. Pada masa yang sama, Suraya juga tidak duduk diam. Kehilangan segalanya, dia menjadi gila. Dia berhenti menuntut wang dari Danish dan mula menyerang saya. Dia mula menyebarkan khabar angin palsu tentang saya di kawasan kejiranan. Dia memberitahu orang ramai bahawa saya seorang perempuan sundal, bahawa saya bukan sahaja bersekongkol dengan suaminya, malah mempunyai banyak hubungan sulit yang lain.
Dia kata saya menggunakan ilmu guna-guna untuk memikat lelaki, bahawa butik jahitan saya maju kerana saya melacurkan diri. Kata-kata jahat dan rekaan ini tersebar seperti api di seluruh kawasan kejiranan melalui mulut-mulut pengumpat. Saya mula menerima pandangan sinis dan bisikan di belakang saya setiap kali saya keluar rumah. Tengok tu isteri Danish, nampak baik tapi dengar cerita perangai teruk. Patutlah butik besar ada sugar daddy agaknya. Gangguan itu mencapai kemuncaknya pada suatu pagi. Ketika saya menghantar anak saya ke tadika, Suraya menghalang laluan saya di hadapan pintu pagar sekolah. Dia tidak lagi kelihatan rapuh dan lembut. Dengan rambut yang kusut masai dan mata yang merah, dia kelihatan seperti wanita yang hilang akal. Berhenti, perempuan jalang. Jeritnya menarik perhatian ibu bapa yang lain. Kau dah hancurkan hidup aku. Kau dah hancurkan keluarga aku. Hari ini aku ajar kau. Dan dia meluru ke arah saya, cuba menarik rambut dan mencakar saya. Saya sudah menjangkakan situasi seperti ini. Saya dengan cepat meletakkan anak saya di belakang saya dan pada masa yang sama mengangkat telefon saya yang sudah pun dalam mod rakaman video. Apa ni? Semua orang tengok. Perempuan ni serang saya tanpa sebab depan pagar sekolah. Tindakan saya membuat Suraya terhenti. Dia melihat kamera dan pandangan menghukum orang di sekeliling. Keagresifannya sedikit reda, tetapi dia tidak menyerah. Kau berani rakam aku, perampas suami orang. Kau yang goda suami aku. Jangan cakap kosong, jawab saya dengan tenang dan jelas. Suami awak dan suami saya yang jumpa di gudang atas kerelaan mereka sendiri. Mangsanya adalah saya. Atau awak nak saya tunjukkan pada semua orang video kecurangan yang saya rakam malam tu? Kata-kata saya adalah pukulan maut. Wajah Suraya menjadi pucat. Dia tidak sangka saya akan begitu berterus terang. Dia tergagap-gagap. Kau berani. Kenapa saya tak berani? Yang patut malu adalah awak dan suami saya, bukan saya. Sekarang tolong ke tepi, kami nak masuk kelas. Selepas berkata begitu, saya memegang tangan anak saya dan berjalan melepasinya dengan kepala yang tegak. Dia ditinggalkan berdiri kaku di situ, di tengah-tengah bisikan orang ramai. Pertembungan di hadapan pagar sekolah itu meredakan keagresifan Suraya buat sementara waktu, tetapi saya tahu dia dan suami saya tidak akan berhenti. Mereka akan mencari apa sahaja cara untuk menghalau saya keluar dari rumah, dari kehidupan mereka, dan mereka mula menyasarkan perkara yang paling saya sayangi. Anak saya. Ibu mentua saya yang telah senyap seketika mula muncul semula. Dia tidak datang ke rumah kami, sebaliknya berkeliaran di sekitar sekolah anak saya. Dia cuba memancing kanak-kanak itu dengan gula-gula mainan. Daniel, mari sini Kak Nenek. Nenek ada hadiah. Dia memanggilnya dengan mesra. Anak saya, walaupun masih kecil, seolah-olah dapat merasakan kepalsuan itu. Dia bersembunyi di belakang saya dengan ketakutan dan tidak berani mendekat. Gagal memujuk cucunya, dia akan menghina saya. Tengok, kau dah ajar anak kau benci nenek dia sendiri. Kau memang ibu yang tak guna. Kau akan terima balasannya. Tindakan mereka menjadi semakin berani. Mereka telah mengubah hidup kami menjadi satu ketegangan dan keletihan yang berterusan. Saya sedar, jika ini berterusan, anak sayalah yang akan paling menderita. Kanak-kanak itu mula menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Dia terjaga pada waktu malam kerana ketakutan dan menjadi takut untuk keluar rumah. Saya tidak boleh membiarkan anak saya hidup dalam persekitaran yang toksik ini. Berdiam diri dan bertindak balas tidak lagi menjadi pilihan. Sudah tiba masanya untuk memberikan pukulan terakhir, serangan akhir yang akan menamatkan segalanya. Saya bertemu semula dengan Imran yang juga diganggu oleh Suraya. Kami memutuskan untuk tidak lagi mengalah. Kami akan membawa semuanya ke muka pengadilan. Saya menyediakan satu tuntutan perceraian yang terperinci, melampirkan semua bukti yang saya ada, gambar-gambar kecurangan, rakaman, video, bukti persekongkolan untuk menipu dan malah bukti penderaan psikologi dan gangguan dari ibu mentua saya. Imran melakukan perkara yang sama. Tetapi kami tidak berhenti dengan hanya memfailkan tuntutan di mahkamah. Saya menghubungi beberapa rakan wartawan. Saya secara tanpa nama memberikan mereka sebahagian daripada cerita itu, butiran yang paling sensasi. Saya hanya membocorkan maklumat mengenai skandal kecurangan dan penipuan yang melibatkan sebuah keluarga yang nampaknya dihormati di kawasan kejiranan itu. Media sangat sensitif terhadap cerita seperti ini.
Mereka mula menyiasat. Bom media akan meletup dan kali ini ia akan menghapuskan semua pembohongan dan keburukan mereka. Adakah serangan balas habis-habisan ini cukup kuat untuk menamatkan mimpi ngeri saya? Dan apakah hukuman yang akan diterima oleh para pengkhianat dari undang-undang dan pendapat umum? Bom media yang saya sediakan secara senyap akhirnya meletup, tetapi kuasa pemusnahnya lebih hebat daripada yang saya bayangkan. Suatu pagi, sebuah portal berita utama bandar menerbitkan sebuah artikel dengan tajuk yang sensasi. Kisah sebenar skandal curang gegarkan Taman Harapan. Isteri tangkap suami bersama jiran di gudang. Rancangan penipuan jutaan ringgit terbongkar. Walaupun artikel itu tidak menamakan pihak yang terlibat, butiran yang begitu jelas tentang kawasan perumahan, gudang lama dan pendedahan dramatik itu membolehkan sesiapa sahaja yang tinggal di sana dengan mudah meneka siapa watak utamanya. Berita itu tersebar seperti api. Dalam beberapa jam, ia menjadi topik paling hangat di semua komuniti dalam talian. Netizen dengan kebolehan penyiasatan yang luar biasa tidak mengambil masa yang lama untuk mendedahkan identiti Danish dan Suraya. Gambar-gambar mereka tersebar di mana-mana, diiringi dengan komen-komen yang penuh dengan segala macam celaan dan penghinaan. Wah, suami nampak kacak, tapi perangai macam syaitan. Perempuan simpanan pun sama naik. Cuba nak tipu suami dan kekasih gelap. Kesian isteri dia. Bukan saja kena tipu hidup-hidup, duit pun hampir kena kebas. Badai media ini melanda seperti tsunami, menenggelamkan sepenuhnya kehidupan Danish dan Suraya. Apabila Danish pergi bekerja, dia terpaksa berhadapan dengan pandangan sinis dan bisikan rakan sekerja. Skandal itu bukan sahaja merosakkan reputasi peribadinya, tetapi juga imej syarikat. Bos memanggilnya ke pejabat dan menuntutnya menyelesaikan masalah peribadinya dengan bersih. Jika tidak, dia akan berhadapan dengan tindakan disiplin yang paling berat. Keadaan Suraya lebih menyedihkan. Dia tidak boleh keluar rumah. Jiran-jiran yang dahulunya menyapanya kini memandangnya dengan jijik. Kabar angin tentangnya menjadi lebih liar dan jahat. Dia terpinggir sepenuhnya di kawasan tempat tinggalnya. Tetapi yang paling teruk terjejas adalah ibu mentua saya. Baginya maruah adalah segalanya dan dia sentiasa berbangga dengan keluarganya. Kini anaknya adalah seorang penzina dan bakal menantunya dihina oleh seluruh masyarakat. Walaupun ketika dia pergi ke pasar, dia mendengar orang berbisik-bisik. Dia tidak dapat menahan penghinaan itu. Tetapi daripada mengakui kesilapan anaknya, dia melepaskan semua kemarahannya pada saya. Dia fikir sayalah dalang di sebalik semua ini, bahawa saya sengaja memalukan keluarganya dan dia memutuskan untuk melaksanakan satu rancangan balas dendam yang lebih kejam dan melulu. Dia tahu kelemahan saya adalah anak saya dan butik jahitan kesayangan saya. Suatu hari, pada waktu tengah hari ketika saya sedang menguruskan satu tempahan segera di butik, saya menerima panggilan dari guru kelas anak saya. Suara guru di hujung talian itu cemas. "Puan Aliyah, boleh datang ke sekolah sekarang? Nenek Daniel datang. Dia buat kecoh dan cuba nak bawa Daniel keluar. Cepat datang." Saya merasakan jantung saya berhenti berdegup. Saya meninggalkan apa sahaja yang saya lakukan, berlari ke kereta dan memandu seperti orang gila ke sekolah. Apabila saya tiba, saya mendapati satu adegan huru-hara. Ibu mentua saya berdiri di hadapan pintu pagar utama, bertengkar dengan para guru. Dia cuba merempuh masuk, mengatakan dia mahu berjumpa cucunya. "Dia cucu aku. Aku ada hak nak jumpa cucu aku." "Tepi," jeritnya. "Puan, budak-budak tengah kelas." "Puan, tak boleh masuk. Tolong bertenang, kita bincang." Para guru cuba menghalangnya. Tepat pada masa itu, dia melihat saya. Dia melepaskan diri dari para guru dan meluru ke arah saya seperti binatang liar. "Kau perempuan ular. Lepas kau hancurkan anak aku, sekarang kau nak rampas cucu aku pula. Hari ni aku ajar kau." Dia mengangkat tangan untuk menampar saya, tetapi kali ini saya sudah bersedia. Saya berundur selangkah dan mengelak tamparannya. Pada masa yang sama, beberapa ibu bapa yang berada di situ berlari untuk menahannya. "Apa ni? Pukul orang tengah hari buta." "Mak cik, sabar." Tiba-tiba, satu suara yang saya kenali kedengaran. "Puan, kalau ada masalah, selesaikan di rumah. Ini sekolah, bukan pasar untuk puan datang buat kecoh." Ibu saya, yang tidak tahu bila datangnya, berdiri di situ dengan wajah serius.
Kemunculan ibu saya dan campur tangan orang lain membuatkan ibu mentua saya sedikit bertenang. Tetapi dia tidak menyerah. Dia merebahkan diri ke tanah dan mula meraung. Seperti biasa, "Ya Tuhan." Menantu bersekongkol dengan maknya nak buli mentua. "Malang sungguh nasib aku. Aku cuma nak jenguk cucu sekejap pun tak boleh." Lakonannya mungkin akan mendapat simpati orang di tempat lain, tetapi di sini, di mana artikel itu telah tersebar, semua orang tahu belangnya dan tiada siapa yang percaya lagi pada air mata buayanya. Saya tidak merasakan perlu untuk berdebat dengannya. Saya terus masuk ke sekolah untuk bercakap dengan guru besar, menuntut mereka mengetatkan keselamatan dan mengambil langkah-langkah supaya dia tidak lagi dapat mendekati anak saya. Apabila saya keluar, polis telah tiba. Mereka memberi amaran kepada ibu mentua saya kerana mengganggu ketenteraman awam dan membuat laporan. Dia dibawa ke balai, dimalukan dan dihina. Tetapi saya tahu, bagi orang sepertinya, ini bukanlah penamatnya. Dan seperti yang dijangkakan, gagal menyerang saya dan anak saya secara langsung. Dia menyasarkan sasaran lain, butik jahitan saya. Beberapa hari kemudian, butik saya tiba-tiba diserbu oleh satu pasukan pemeriksaan bersepadu dari beberapa agensi. Mereka mengatakan mereka menerima aduan tanpa nama bahawa butik saya melanggar peraturan keselamatan kebakaran, menggaji pekerja tanpa kontrak dan mengelak cukai. Saya pasti ini adalah helah kotor ibu mentua saya. Dia cuba menggunakan kuasa dan hubungan walaupun kecil di peringkat daerah untuk menghancurkan perniagaan saya. Tetapi dia silap. Butik saya sejak ditubuhkan mempunyai semua pendaftaran rasmi. Semua dokumen dan prosedur adalah sah kerana saya menjalankan perniagaan dengan jujur. Saya tidak takut. Saya bekerjasama dengan tenang dengan pasukan pemeriksaan, memberikan mereka semua dokumen yang diminta. Selepas setengah hari siasatan, mereka tidak menemui sebarang pelanggaran dan terpaksa beredar dengan tangan kosong. Sandiwara ibu mentua saya sekali lagi gagal, tetapi kejahatannya membuat saya berfikir. Dia berani menggunakan helah kotor yang melibatkan undang-undang. Adakah dia akan berhenti di sini? Atau adakah konspirasi yang lebih dahsyat menanti saya? Sandiwara strok ringan yang disediakan oleh ibu mentua saya agak terperinci. Selepas dimalukan di butik jahitan, dia tidak terus pulang. Sebaliknya menelefon Danish dan memberitahunya sambil menangis teresa-esak bahawa saya telah membuatnya begitu marah sehingga tekanan darahnya naik, anginnya tersekat dan kini mukanya mula herot. Danish, anak yang taat secara membuta tuli, bergegas membawanya ke hospital. Dia malah menelefon saudara mara untuk memberitahu mereka bahawa ibunya sakit tenat kerana menantunya. Dia mahu mewujudkan satu gelombang tekanan keluarga supaya saya mengalah. Malam itu, ketika saya di rumah, saya menerima panggilan dari Makcik Danish. Suaranya penuh dengan celaan. "Aliyah, apa yang kamu dah buat sampai mak mentua kamu jadi macam tu?" Dia kakwat kecemasan. Katanya kena strok ringan. Danish seorang diri risau. "Kamu tu menantu juga. Pergilah jenguk dia." Mendengar ini, saya hampir ketawa. Bakat lakonannya memang mengagumkan, tetapi saya memutuskan untuk tidak mendedahkannya serta-merta. Saya akan melayan mereka dan mengubah drama mereka menjadi komedi. "Betul ke, Makcik? Teruk sangat ke?" Saya berlakon cemas. "Saya pergi sekarang." Saya mematikan talian dan segera menelefon rakan saya, Dr. Khairul, seorang pakar neurologi terkenal di Hospital Bandar. Saya dengan cepat menjelaskan situasi itu dan meminta bantuannya. Khairul mendengar ini ketawa. "Hebat betul mak mentua awak. Baiklah, serahkan pada saya. Awak cuma perlu bawa pesakit tu ke alamat yang saya bagi. Saya akan sediakan seorang pakar akupunktur khas untuknya." Saya tiba di hospital. Ibu mentua saya terbaring di atas katil, sengaja memuncungkan mulutnya dan memejamkan mata, sesekali mengeluarkan bunyi erangan. Danish duduk di sebelahnya dengan wajah risau. Sebaik sahaja saya tiba, dia terus berdiri dan berkata dengan nada menuduh, "Tengok, puas hati kau sekarang. Mak aku dah jadi macam ni. Gembiralah kau." Saya tidak menjawabnya. Saya mendekati katil dan berkata dengan suara yang penuh rasa bersalah, "Mak, maafkan Aliyah. Aliyah salah. Janganlah buat saya takut. Atau mak nak saya bawa ke tempat lain untuk diperiksa. Saya kenal seorang pakar akupunktur yang sangat bagus, pakar dalam merawat strok ringan dan lumpuh. Saya yakin kalau dia tengok, mak akan sembuh." Ibu mentua saya mendengar ini.
membuka matanya sedikit. Dia kelihatan ingin tahu. Danish ragu-ragu. Pakar akupunktur mana? Boleh percaya ke? Kita dah kat hospital. Biarlah doktor yang uruskan. Abang tak tahu, kata saya. Orang ni hebat sangat. Orang panggil dia bomoh ajaib. Dia pegang nadi saja dah boleh tahu penyakit apa. Tak payah pakai mesin. Ramai orang yang lumpuh sebelah muka dan badan dah dia sembuhkan. Cubalah. Kita tak rugi apa-apa. Rasa ingin tahu dan mungkin keyakinan terhadap lakonannya sendiri membuatkan ibu mentua saya bersetuju. Pasti dia fikir seorang bomoh kampung tidak akan dapat mendedahkan penipuannya. Danish juga terpengaruh. Jadi kami berdua memapah ibu mentua saya yang terus berlakon sukar berjalan ke sebuah klinik di alamat yang diberikan oleh Khairul. Klinik itu kecil dan sederhana dengan bau herba yang ringan. Seorang bomoh yang memakai jubah coklat dengan janggut dan rambut putih sedang membaca sebuah kitab. Itulah kawan saya, Dr. Khairul. Dengan solekan yang sempurna, Khairul menyuruh ibu mentua saya duduk dan menghulurkan tangannya untuk dia memeriksa nadi. Dia memejamkan mata, meletakkan jari di pergelangan tangannya dan membuat riak wajah yang serius. Danish dan saya berdiri di sebelah, menunggu dalam diam. Selepas beberapa ketika, Khairul membuka mata, mengusap janggutnya dan menggelengkan kepala. Pelik sungguh, katanya. Ada masalah ke, doktor? Tanya Danish dengan cemas. Nadi puan ni tak macam nadi pesakit strok ringan, kata Khairul dengan nada misteri. Lebih kepada nadi orang yang sedang marah. Angin naik, hati tersumbat, tapi tak ada langsung tanda-tanda urat saraf tersumbat. Ibu mentua saya, mendengar ini, berubah riak wajah tetapi terus mengerang dan menahan. Doktor, saya sakit sangat ni. Mulut ni asyik kejang saja. Oh, itu senang saja. Khairul tersenyum. Saya akan cucuk beberapa jarum di beberapa tempat. Nanti terus baik. Tapi cara saya ni istimewa sikit. Selepas berkata begitu, dia mengeluarkan satu set jarum dari kotak kayu. Tetapi jarum-jarum ini anehnya besar dan panjang. Seperti paku logam. Jarum. Ibu mentua saya tergagap-gagap. Matanya terbeliak ketakutan melihat jarum-jarum yang berkilat itu. Ketakutan jelas terpancar di wajahnya. Ya, kata Khairul dengan tenang. Saya akan cucuk di titik utama di muka, sekitar mulut dan di atas kepala. Sakit sikit, tapi saya jamin angin akan lancar balik dan mulut akan lurus semula. Dia mengambil jarum yang paling panjang dan mendekatkannya ke muka ibu mentua saya. Mari baring, kita mulakan. Pada ketika itu, ibu mentua saya tidak dapat berlakon lagi. Ketakutan mengatasi segalanya. Dia melompat dari kerusi dan melambai-lambaikan tangan. Tak nak, saya tak nak jarum. Saya dah okey. Suaranya normal sepenuhnya, mulutnya tidak lagi herot. Dia berdiri dan berjalan mundar-mandir untuk menunjukkan dia sihat sepenuhnya. Tengok, saya dah sembuh, tak payah rawat. Terima kasih, doktor. Danish yang berdiri di sebelah terenganga, tidak faham apa yang sedang berlaku. Mak dah okey. Ya, dah okey. Mungkin sebab gegaran dalam kereta tadi. Dah okey dah. Jom kita balik, katanya dan menarik anaknya keluar dari pintu. Khairul ditinggalkan di belakang, mengusap janggutnya dan tersenyum. Wah, cepatnya puan ni sembuh. Memang keajaiban perubatan. Caj rundingan 300 ya. Saya ambil dari anak puan, katanya kepada Danish. Danish yang masih bingung, mengeluarkan dompet, membayar dan berlari mengejar ibunya. Sandiwara itu tidak mungkin berakhir dengan lebih lawak. Ibu mentua saya telah mendedahkan pembohongannya sendiri di hadapan anaknya. Saya yang berdiri di dalam klinik tidak dapat menahan ketawa. Drama ini mungkin akan menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan baginya selepas kegagalan yang memalukan ini. Adakah mereka masih berani mencuba helah lain atau adakah ini akan menjadi permulaan kepada tindakan yang lebih melulu dan berbahaya? Selepas sandiwara akupunktur yang tragikomedi itu, ibu mentua saya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia masuk ke biliknya dalam diam dan menghempas pintu. Rasa malu dan marah jelas terpancar di wajahnya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Danish keliru sepenuhnya. Dia memandang saya. Kemudian pada pintu bilik ibunya yang tertutup, tidak faham apa yang baru berlaku. Mungkin dia masih tidak percaya ibunya telah melakukan satu lakonan yang begitu terperinci. Saya tidak merasakan perlu untuk menjelaskan. Saya membiarkan kebenaran itu tersingkap dengan sendirinya.
Saya percaya selepas ini, sekurang-kurangnya Danish akan mula melihat ibunya yang sempurna itu dengan pandangan yang berbeza. Tetapi kesunyian itu tidak bertahan lama. Dihina oleh kegagalan sandiwaranya, ibu mentua saya mula membenci saya dengan lebih mendalam. Dia berhenti mencari pasal dengan saya secara langsung dan mula menggunakan kaedah yang lebih kejam. Dia memulakan perang dingin. Dia melayan saya seolah-olah saya tidak wujud di dalam rumah. Dia tidak menjawab apabila saya bercakap dengannya. Dia tidak makan apa yang saya masak. Dia akan membancuh mi segera atau memesan makanan dari luar dan makan sendirian di dalam biliknya. Dia mahu mengasingkan saya, menjadikan saya orang asing di rumah saya sendiri. Danish yang tersepit di tengah-tengah berada dalam keadaan yang sangat janggal. Dia akan masuk ke bilik ibunya untuk memujuknya, kemudian datang kepada saya dan berkata, "Mak tengah marah tu. Sabarlah sikit. Apa yang saya buat sampai kena sabar?" Saya menjawabnya. Dia terdiam lagi. Suasana di dalam rumah sangat menyesakkan. Saya tahu ini adalah taktik ibu mentua saya. Dia mahu menggunakan ketegangan ini untuk meletihkan saya supaya saya tidak tahan dan pergi sendiri. Dan dia hampir berjaya. Saya memang sangat letih. Tetapi saya tidak boleh pergi. Pergi sekarang sama seperti mengaku kalah. Saya mesti tinggal dan berjuang hingga ke akhir. Titik terakhir adalah pada suatu hujung minggu. Pada hari itu saya ada satu tempahan ekspor yang besar di butik yang perlu disiapkan segera. Saya bekerja di butik hampir sehingga pukul 10 malam. Apabila saya pulang, saya sangat letih. Rumah gelap dan sejuk. Ibu mentua saya dan Danish telah tidur awal tanpa meninggalkan sebarang makanan untuk saya. Saya berjalan ke dapur dalam diam, berfikir untuk memasak mi untuk diri sendiri. Sebaik sahaja saya menyalakan api, Danish keluar dari bilik tidur. Dia tidak bertanya sama ada saya sudah makan atau penat. Perkataan pertamanya adalah tuduhan. Dia membentak, "Kau tahu tak mak sakit hari ni? Seharian kau kat luar. Satu panggilan pun tak ada. Bagus betul jadi menantu." "Mak sakit. Pagi tadi masa saya keluar. Elok saja." "Elok apa? Seharian dia pening kepala. Aku terpaksa ambil cuti jaga dia kat rumah. Kau pula sedap-sedap kat butik kau tu abaikan keluarga." Dia semakin beremosi. Dah habis cakap, saya tidak dapat menahannya lagi. "Mak sakit. Abang bawa dia jumpa doktor ke atau ini satu lagi lakonan dia? Abang kata saya abaikan keluarga. Abang pula, apa yang abang dah buat untuk keluarga ni? Selain kerja, balik rumah, hadap telefon, abaikan isteri dan anak. Abang ada hak kena tuduh saya." Kata-kata saya seperti minyak yang menyimbah api. Danish menjadi pucat kerana marah. Saya tidak pernah menjawabnya dengan begitu terus terang. "Kau berani cakap macam tu dengan aku?" Dia menggeram. "Kau ingat, kau dah dapat duit sikit. Kau boleh ajar aku." "Ya," saya menjerit. "Duit ni saya cari dengan titik peluh saya. Saya tak minta dari sesiapa. Dan duit ni bagi saya hak untuk dihormati, untuk tak perlu tahan dengan perangai tak masuk akal dan pentingkan diri abang dan mak abang." Perempuan kurang ajar. Dia tidak dapat menahan diri. Dia meluru ke arah saya, mencengkam kolar baju saya dan menolak saya dengan kuat ke dinding. Dum! Kepala saya terhentak kuat pada dinding bata yang sejuk. Pandangan saya menjadi gelap. Telinga saya berdesing. Saya hanya mendengar geramannya. "Aku dah terlalu baik dengan kau. Hari ni aku ajar kau." Kesakitan yang bermula di belakang kepala saya merebak ke seluruh badan, tetapi ia tidak sehebat kesakitan di hati saya. Dia memukul saya. Lelaki yang saya cintai, bapa kepada anak saya, telah mengangkat tangan ke atas saya. Segala kasih sayang, hingga kecebisan harapan terakhir, hancur berkecai menjadi debu. Apabila saya membuka mata, saya melihat dia telah mengangkat tangannya untuk pukulan kedua. Tetapi dia berhenti. Pandangannya terpaku pada satu titik di atas pintu. Wajahnya penuh dengan kengerian dan ketakutan. Saya mengikut pandangannya. Di sudut dinding, satu lampu LED merah kecil berkelip-kelip secara berirama. Ia adalah sebuah kamera pengawasan mini yang telah saya pasang secara rahsia beberapa hari yang lalu. Sejurus selepas saya memutuskan, saya tidak akan mengalah lagi. Saya telah meramalkan bahawa seorang lelaki seperti Danish, apabila terdesak, tidak akan dapat mengawal tindakannya. Dan saya betul. Dari saat dia menolak saya dan membentak, hingga ke kata-kata ugutan terakhirnya, semua tindakan ganasnya telah dirakam dengan jelas. Dia sedar.
Tangan yang diangkatnya perlahan-lahan turun dan riak wajahnya yang garang bertukar menjadi ketakutan yang melampau. Kau, katanya tergagap-gagap, berundur beberapa langkah. Saya bersandar pada dinding dan perlahan-lahan bangun. Kesakitan masih ada, tetapi perasaan kemenangan memenuhi hati saya. Ya, kata saya, menunjuk ke arah kamera dengan suara yang dingin. Semuanya dah dirakam. Terima kasih kerana berikan saya bukti terakhir dan yang paling kukuh. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya berjalan terhuyung-hayang ke bilik saya dan mengunci pintu. Saya terduduk di lantai dan memeluk kepala. Air mata mula mengalir. Tetapi kali ini, ia bukan air mata kelemahan. Ia adalah air mata kelegaan. Pertarungan ini akhirnya akan berakhir dan saya tahu saya akan menjadi pemenangnya. Keesokan paginya, saya bangun dengan rasa sakit yang tajam di belakang kepala dan keazaman yang jitu. Malam tadi saya hampir tidak tidur. Selepas memastikan video itu selamat di dalam storan awan, saya menghabiskan malam itu merancang serangan balas terakhir saya. Tiada lagi sandiwara, tiada lagi perdebatan. Kali ini, saya akan menggunakan undang-undang dan kebenaran untuk menamatkan segalanya. Saya tidak pergi ke butik. Sebaliknya, saya menelefon seorang peguam yang dicadangkan oleh Imran, seorang kawan lamanya. Saya menceritakan kepadanya keseluruhan kes, dari penipuan tanah hingga keserangan semalam. Saya menghantar kepadanya semua bukti yang saya ada. Rakaman, mesej, gambar dan yang paling penting, video dari kamera pengawasan. Peguam itu, selepas meneliti semuanya, memberitahu saya dengan nada yakin, Puan Aliyah, dengan bukti-bukti ini, kita bukan sahaja akan memenangi kes perceraian, malah kita boleh mendakwanya atas tuduhan memukul dan ibunya atas tuduhan memfitnah dan mengganggu ketenteraman awam. Puan mahu teruskan sampai ke akhir? Saya mahu teruskan sampai ke akhir. Jawab saya tanpa teragak-agak. Saya mahu mereka bayar harga untuk semua yang telah mereka lakukan. Baiklah, kita mulakan. Pada hari yang sama, tuntutan perceraian dan laporan polis telah difailkan. Semuanya dilakukan dengan cepat dan profesional. Saya tidak perlu campur tangan. Peguam menguruskan segalanya. Sementara itu di rumah, Danish dan ibunya berada dalam ketakutan. Mereka tahu saya mempunyai bukti, tetapi tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Kesunyian saya lebih menakutkan daripada sebarang makian. Danish menelefon dan menghantar mesej kepada saya tidak terkira banyaknya. Kadang-kadang merayu memohon maaf, kadang-kadang mengugut. Aliyah, tolonglah, saya salah. Saya mabuk, itu bukan saya. Maafkan saya kali ini. Kalau awak buat kecoh, saya akan hilang segalanya. Kalau kau berani buat laporan polis, aku tak akan biarkan kau hidup aman. Jangan lupa kau tu masih menantu aku. Saya tidak menjawab satu pun mesej. Saya hanya menyimpannya secara senyap sebagai bukti gangguannya. Dan tibalah hari di mana mereka terpaksa berhadapan dengan keadilan. Suatu petang, ketika saya di rumah bersama anak saya menerima mesej dari Imran. Polis dah sampai rumah mak mentua kau. Lebih dari rasa gembira, saya merasa lega. Akhirnya, balasan telah tiba. Seperti yang diceritakan, apabila polis tiba, ibu mentua saya menjerit dan membuat kecoh mendakwa saya memfitnah dan menganiaya mereka. Tetapi di hadapan surat saman dan bukti awal yang ditunjukkan oleh polis, dia tidak dapat membantah. Danish hancur sepenuhnya. Apabila dia dibawa pergi, dia tidak menunjukkan sebarang tentangan. Dia hanya mengikut dengan senyap, seperti orang yang tidak berjiwa. Kejadian itu menjadi skandal besar di kawasan perumahan. Kisah seorang menantu yang baik, yang menderita keganasan dan penipuan dari mentuanya tersebar seperti api. Kali ini, tiada siapa yang percaya pada air mata ibu mentua saya. Segala simpati sebelum ini bertukar menjadi penghinaan dan kemarahan. Mereka telah menghancurkan sendiri perkara yang paling mereka hargai, reputasi dan maruah mereka. Tetapi saya tahu, ini belum berakhir. Pertarungan sebenar akan berlaku di mahkamah dan saya telah bersedia sepenuhnya. Saya bukan sahaja mahukan perceraian. Saya mahu mendapatkan kembali hak penjagaan anak saya, semua harta yang menjadi milik saya. Dan yang paling penting, melihat mereka duduk di kandang pesalah
dan membayar harga jenayah mereka. Saya percaya keadilan mesti ditegakkan, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua wanita yang menderita ketidakadilan dalam diam. Kes perceraian kami ditetapkan sebulan kemudian. Semasa menunggu, saya berpindah keluar dari rumah perkongsian kami dan menyewa sebuah pangsa puri kecil untuk saya dan anak saya. Saya mahu memutuskan sepenuhnya hubungan dengan tempat yang memberi saya begitu banyak kenangan pahit. Kehidupan saya mula kembali normal. Butik terus berjalan dengan baik dan anak saya, setelah bebas dari persekitaran yang tegang itu, menjadi seorang kanak-kanak yang ceria semula. Tetapi saya tahu ibu mentua saya dan suami saya tidak akan duduk diam. Dan seperti yang dijangkakan, mereka mengupah seorang peguam yang agak terkenal dan bersedia untuk berjuang hingga ke akhir. Mereka menolak perceraian, menolak pembahagian harta dan malah menuntut hak penjagaan anak saya. Alasan mereka adalah saya telah memerangkap keluarga dan memfitnah mereka, jadi saya tidak mempunyai kelayakan moral untuk menjadi seorang ibu. Keberanian mereka mencapai tahap yang baru. Pada hari perbicaraan, saya bersemuka dengan mereka. Danish kelihatan lesu. Dia kelihatan 10 tahun lebih tua. Ibu mentua, saya masih mempunyai riak wajah yang tajam dan jahat. Peguam mereka memulakan dengan cuba menjatuhkan kredibiliti saya. Dia mendakwa saya seorang isteri yang tidak setia, mempunyai hubungan yang tidak wajar dengan Imran. Mereka mengemukakan pertemuan kami di kafe sebagai bukti, tetapi peguam saya dengan cepat menolaknya. Dia mengemukakan mesej dan rakaman yang membuktikan pertemuan itu hanyalah untuk bertukar-tukar bukti kecurangan pasangan masing-masing, satu kerjasama antara dua mangsa. Kemudian tiba giliran kami untuk menyerang balas. Peguam saya mula mengemukakan bukti-bukti. Video di mana Danish menyerang saya ditayangkan di skrin besar. Seluruh dewan menahan nafas. Riak wajah Danish yang garang dan kata-kata ugutannya menceritakan segalanya. Ibu mentua saya cuba memberi alasan. Itu sebab Aliyah provokasi dia. Dia kurang ajar, anak saya jadi marah. Tetapi alasan yang lemah itu tidak dapat menyembunyikan keganasan yang jelas. Kemudian, bukti-bukti kecurangan, penipuan tanah dan penyelewengan dana dikemukakan. Dengan setiap bukti baru, wajah Danish dan ibunya menjadi semakin pucat. Mereka tidak sangka saya telah mengumpul segalanya dengan begitu terperinci dan sempurna. Apabila akhirnya peguam saya mengemukakan tuntutan jenayah untuk mendakwa mereka atas tuduhan memukul, memfitnah dan menipu, mereka hancur sepenuhnya. Ibu mentua saya pingsan di dalam dewan dan Danish rebah di kerusinya, menutup muka dengan tangannya. Sandiwara mereka telah berakhir dan kali ini tiada siapa yang dapat menyelamatkan mereka. Apakah keputusan akhir untuk mereka? Dan adakah saya akan menemui ketenangan yang sebenar selepas semua ini? Mahkamah berakhir dengan kemenangan mutlak di pihak saya. Hakim, setelah meneliti semua bukti, membuat keputusan yang sangat adil. Perceraian kami diluluskan. Mengenai hak penjagaan anak dengan mengambil kira persekitaran keluarga di pihak suami yang mempunyai banyak unsur tidak sihat untuk perkembangan psikologi kanak-kanak dan terutamanya tingkah laku ganas bapa, mahkamah memutuskan saya mendapat hak penjagaan tunggal. Danish diwajibkan membayar nafkah bulanan sehingga anak mencapai umur 18 tahun. Mengenai harta, walaupun rumah itu dibeli semasa perkahwinan dengan mengambil kira sebahagian besar pembelian dan bayaran bulanan dibuat dari pendapatan saya dan penyelewengan harta bersama oleh Danish untuk pelaburan haram, mahkamah memutuskan saya mendapat 70% dari nilai rumah. Dia hanya mendapat 30%. Selain itu, dia diwajibkan memulangkan sepenuhnya wang RM400,000 yang telah dikeluarkannya secara sewenang-wenangnya dari dana simpanan bersama. Dalam bidang jenayah, mahkamah menyerahkan keseluruhan kes kepada pihak pendakwa raya. Atas jenayah memukul dan menipu, Danish akan menghadapi proses undang-undang jenayah yang tidak dapat dielakkan. Ibu mentua saya didenda sejumlah besar wang kerana memfitnah dan mengganggu ketenteraman awam. Keputusan telah dibuat dan keadilan telah ditegakkan. Saya melangkah keluar dari mahkamah dengan hati yang lapang. Akhirnya, mimpi ngeri bertahun-tahun telah berakhir. Saya telah mendapatkan kembali semua yang menjadi milik saya, anak saya, harta saya dan yang paling penting, maruah dan kebebasan saya. Tidak lama selepas perbicaraan, Danish ditahan untuk siasatan.
Ibu mentua saya selepas membayar denda dan berhadapan dengan penghinaan dan pemulauan dari saudara mara dan jiran hancur sepenuhnya. Dia cuba menjual rumah di kampung untuk membantu anaknya tetapi tidak dapat mengubah apa-apa. Akhirnya, Danish dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Harga yang terlalu mahal untuk kebodohan dan pengkhianatannya. Rumah perkongsian kami juga dijual. Selepas saya memberikan 30% bahagian Danish mengikut keputusan mahkamah dengan baki wang dan simpanan saya membeli sebuah pangsapuri mewah di kawasan baru yang tenang dan selamat. Saya mahukan permulaan yang baru sepenuhnya untuk saya dan anak saya. Butik jahitan saya yang terjejas seketika oleh skandal itu kembali normal dan semakin maju dari hari ke hari. Reputasi saya bukan sahaja tidak terjejas, malah meningkat. Ramai pelanggan datang kepada saya bukan sahaja kerana kualiti produk saya, tetapi juga kerana mengagumi kekuatan dan ketabahan saya. Mengenai Suraya, selepas belangnya terbongkar, dia juga tidak dapat hidup dengan aman di kawasan itu. Dia terpaksa menjual rumahnya dan berpindah ke tempat lain untuk mengelakkan cemuhan orang. Imran juga telah menyelesaikan proses perceraiannya. Dia menjadi bapa tunggal, membesarkan anaknya seorang diri. Kami masih bertemu dari semasa ke semasa, bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai sahabat dan sekutu yang telah melalui badai besar bersama. Kami berkongsi pengalaman membesarkan anak dan membantu satu sama lain dalam pekerjaan. Terdapat satu persefahaman dan rasa hormat yang istimewa di antara kami. Kadang-kadang saya tertanya-tanya, adakah kami akan melangkah lebih jauh di masa hadapan? Tetapi saya tidak tergesa-gesa. Hati saya telah menanggung terlalu banyak luka. Saya perlukan masa untuk sembuh. Buat masa ini, saya hanya mahu menikmati kehidupan yang tenang bersama anak saya. Suatu petang, ketika saya bermain dengan anak saya di taman, saya menerima sepucuk surat. Pengirimnya adalah Danish dari penjara. Saya ragu-ragu seketika, tetapi saya membukanya dan membaca. Surat itu panjang dengan tulisan yang cakar ayam. Dia menulis tentang penyesalannya dan malam-malam penyiksaan di dalam penjara. Dia meminta maaf dari saya dan peluang untuk memulakan semula. Dia kata apabila dia keluar nanti, dia akan menumpukan hidupnya untuk menebus kesalahannya pada kami berdua. Saya membaca surat itu hingga habis tanpa merasakan apa-apa. Memaafkan. Mungkin suatu hari nanti, tetapi itu adalah untuk ketenangan fikiran saya sendiri, bukan untuk memberinya peluang. Cinta dan kepercayaan, sekali pecah, tidak dapat dicantumkan semula. Saya mengoyakkan surat itu menjadi kepingan-kepingan kecil dan membuangnya ke dalam tong sampah. Masa lalu biarlah berlalu. Saya tidak mahu ia mengganggu kehidupan sekarang saya lagi. Saya berpaling untuk melihat anak saya yang sedang riang bermain di papan gelongso. Kebahagiaan yang sederhana memenuhi hati saya. Inilah kehidupan yang saya mahukan. Bukan kehidupan yang kaya raya, tetapi kehidupan yang tenang bersama orang yang saya sayangi. Dan saya tahu saya layak mendapatkannya. 5 tahun berlalu dalam sekelip mata. Kehidupan saya dan anak saya telah banyak berubah. Pangsapuri kecil kini menjadi rumah yang hangat dan selesa. Dihias mengikut cita rasa kami, penuh dengan gelak tawa. Anak saya Daniel sudah menjadi murid darjah 3 yang kacak. Dia sangat cemerlang di sekolah dan mempunyai bakat istimewa dalam melukis. Melihat lukisan-lukisannya yang berwarna-warni, saya tahu jiwanya telah sembuh sepenuhnya dari luka masa lalu. Butik jahitan saya telah berkembang menjadi sebuah syarikat fashion kecil dengan jenama sendiri. Saya tidak lagi perlu menguruskan segalanya seorang diri. Saya mempunyai satu pasukan pekerja yang bersemangat dan berbakat di sisi saya. Hidup saya kini sibuk tetapi penuh makna. Saya menemui kegembiraan dalam bekerja, dalam mencipta benda-benda yang indah dan dalam memberi pekerjaan kepada ramai orang lain. Hubungan saya dengan Imran juga telah melangkah ke tahap yang baru. Selepas sekian lama berkawan, kami sedar apa yang ada di antara kami bukan sahaja simpati tetapi juga cinta. Cinta yang dibina di atas persefahaman, perkongsian dan rasa hormat. Dia melamar saya dan saya menerimanya. Perkahwinan kami tidak meriah atau mewah. Ia adalah satu majlis kecil dan mesra bersama keluarga dan sahabat terdekat. Daniel dan anak Imran menjadi abang dan adik yang saling menyayangi dan menjaga. Bersama-sama, kami membina sebuah keluarga baru.
Sebuah keluarga yang walaupun tidak sempurna, sentiasa penuh dengan kasih sayang dan rasa hormat. Kadang-kadang berita tentang orang-orang dari masa lalu sampai ke telinga saya. Danish telah dibebaskan dari penjara. Dia tidak tinggal di bandar, sebaliknya pulang ke kampung ibunya. Bekas ibu mentua saya khabarnya telah uzur dan fikirannya tidak lagi waras selepas menerima tamparan demi tamparan. Dia tidak lagi memaki hamun, hanya duduk termenung di sudut rumah. Mungkin itulah hukuman terbesarnya. Mengenai Suraya, saya dengar dia telah berkahwin dengan lelaki lain di tempat yang jauh dan hidup sederhana. Pusaran kebencian dan pengkhianatan itu akhirnya berakhir. Masing-masing telah membayar harga kesilapan mereka dan menemui jalan mereka sendiri. Suatu hujung minggu, kami sekeluarga pergi berkelah di luar bandar. Di bawah cahaya matahari keemasan yang hangat, melihat kedua-dua anak berlari-lari di atas rumput dan suami saya dengan lembut mengupaskan sebiji epal untuk saya merasakan satu ketenangan yang sempurna. Masa lalu telah memberi saya satu pengajaran yang sangat mahal tentang nilai cinta, perkahwinan dan harga diri. Saya pernah jatuh, saya pernah berputus asa, tetapi kesukaran itulah yang telah membentuk saya menjadi wanita hari ini. Seorang wanita yang kuat, berdikari dan tahu bagaimana untuk menyayangi dirinya sendiri. Saya tersenyum, senyuman yang benar-benar bahagia. Saya tahu akan ada banyak lagi cabaran di masa hadapan, tetapi saya tidak lagi takut kerana kini saya mempunyai sebuah rumah yang sebenar untuk kembali. Sebuah pelabuhan yang tenang. Dan saya tahu selagi ada cinta dan kepercayaan, kami akan dapat mengharungi segalanya bersama-sama. Kehidupan saya selepas badai akhirnya telah melihat pelangi.